Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung siri minda sihat kita yang kelima bagi tahun 2026 dengan tajuknya Microtrauma Derita Jiwa yang Tak Terlihat. So, tuan-tuan dan puan warga UMT yang dikasihi, ini siapa? Macam mana dia boleh buat ada di atas stage ni? Okey, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, bersama kita pada hari ini jamaah jemputan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Encik Muhammad Nur Hafifi bin Zulkifli, Pegawai Psikologi Kanan, Pusat Perkhidmatan Kaunseling dan Kerjaya UIAM. Dan tuan-tuan puan-puan, kalau ada persoalan ataupun sebarang ada perkongsian lanjut daripada pengalaman tuan-tuan puan-puan, boleh ajukan di ruangan chat ataupun nanti mungkin ceramah boleh bagi ruang sama ada soal jawab secara lisan ataupun seumpamanya. Dan tuan-tuan puan-puan, sepanjang 2 jam ini kita akan bersiaran juga di Facebook Jabatan Sumber Manusia UMT, dan penghujungnya nanti kita akan bagi pautan pendaftaran dan juga maklum balas program. Hari ini bagi rekod jam latihan warga UMT yang dikasihi. Tuan-tuan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Al-Fadil Encik Muhammad Nur Hafifi dengan kitab-kitab agung di belakangnya itu. Saya serahkan kepada beliau dengan segala hormatnya, dipersilakan. Pertama sekali terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh dengar ke suara saya okey ke? Jelas ke? Jelas, Alhamdulillah. Okey, alright. Pertama sekali terima kasih kepada saudara ataupun Cik Din kita daripada UMT kerana sudilah menjemput saya, bagi peluang kepada saya untuk saya, orang kata, bukanlah berkongsi orang kata apa, ilmu yang tinggi pun tidak, tapi untuk kita berkongsi bersama-sama, santai-santai. Jadi hari ini kalau ada nak bertanya, ada yang orang kata nak respon, feel free to do so lah sepanjang kita punya perbincangan. Okay, hari ini kita nak cerita tentang sesuatu benda yang saya rasa agak menarik bila saya di approach untuk menyampaikan tajuk ini. Dan saya rasa satu tajuk yang dia tak jauh pada kita dan setiap orang mungkin pernah mengalami benda ini kan. Cakap pasal trauma, cakap pasal sesuatu yang pernah berlaku. Mungkin benda itu berlaku secara simple, tetapi benda itu sentiasa ataupun sering berulang-ulang dalam hidup kita. Akhirnya benda itu menjadi satu benda yang menjadikan barah pada kita kan. Contohnya kita kata, bila cakap tentang sesuatu benda yang disimpan lama, bila cakap tentang emosi, sebab bila cakap tentang trauma ini, dia berkait dengan emosi. Dia tidak boleh lari dan tidak boleh tidak, dia berkait dengan emosi. Bila cakap tentang berkait dengan emosi, ada emosi ini berbagai. Kita ni dicipta oleh Allah SWT ni dengan ada emosi. Jadi hari ini kita ada perasaan marah, hari esok kita rasa kita happy, seronoknya happy kan, happy sangat. Ada hari kita rasa sedih sangat. Walaupun tengok muka orang, tengok muka Encik Din kita yang happy, muka Encik Din kita yang baik-baik budi dan sebagainya, kita still lah kita rasa macam sedihnya, kenapa sedih, nak menangis kan. Ataupun kita rasa ada hari kita rasa malas, ada hari kita rasa macam apa, contemplating feeling yang masa kita tak rasa happy ke tak happy, ataupun kita rasa kosong. Kan, macam Najwa Latif kata, kosong, kosong, kan. Kita kosong, kita rasa macam kita bawa kereta, kita parking, kita sampai dekat pejabat kita sampai dalam kawasan, masa di sana macam di UMT, sampai masuk office, kita nampak bos kita, nampak kawan-kawan kita, tapi kita still rasa kosong. Itulah tentang emosi. So, hari ini cakap pasal trauma ni, dia akan berkait rapat dan tidak akan lari daripada emosi. So, kita akan cerita, apatah lagi kita nak cakap tentang derita jiwa yang tak terlihat. Kan, kalau kita pergi hospital pun tak ada hospital yang tulis kecemasan. Dia tak akan tulis jabatan kecemasan semata-mata. Dia akan cakap sebagai jabatan kecemasan dan trauma. Sebab berlakunya trauma, mungkin dekat sini, siapa dekat sini, saya tanya khabar dulu lah kan. Siapa hari ni orang kata dalam keadaan yang tak sihat? Macam mungkinlah hari ni macam batuk-batuk sikit ke, ataupun rasa
mungkin nak start sesama ke, ataupun mungkin rasa badan tu rasa macam penat sangat. Boleh, mungkin kita boleh chatbot ke. Kat sini ada chatbot atau boleh type. Macam siapa yang tak rasa badan dia tak sihat, tak okey tu, type satu. Ada. Nak tengok partisipan kita dalam dalam bersama-sama saya ni, partisipan yang hidup ataupun partisipan yang betul-betul dalam maya. Ada? Tak ada? Ke memang tak ada tempat kita untuk check lah. Tapi saya harap semua dalam keadaan sihat hari ni, InsyaAllah. Jadi nak cakap tentang jiwa yang tak derita jiwa yang tak terlihat ni banyak banyak benda, banyak perkara ya. So ada orang kata benda yang macam kita dah pernah sakit lama dengan dia dan benda tu akan jadi trigger. Mungkin orang ada yang pernah bercinta contohnya. Bercinta sudah lama, berkasih dan bermesra. Kan ada orang bercinta akhirnya putus. Lepas putus cinta tu rasa dah tak nak dah. Trauma dah untuk bercinta lagi. Datang pula lagu Andai ku bercinta lagi hari ini. Kita rasa macam tak nak dah. Tak nak dah bercinta ni. Kalau boleh tak nak, ya Allah janganlah bagi aku ruang. Dan jangan, kadang-kadang sampai kita berdoa kita kata janganlah titipkan rasa cinta dalam hati kita. Contoh. Okay, ada orang dia trauma dari segi satu insiden dalam hidup. Contoh, mungkin kat sini siapa yang pernah mengalami kemalangan, pernah involved in accident. Terima kasih Switan. Kan, ada pernah dalam apa? Dalam accident contohnya. Jadi dia ada trauma yang macam berat. Contohnya lepas tu mungkin dia tak nak dah tak nak bawa kereta ataupun ada kesukaran untuk dia memandu. Mungkin ada kesukaran sebab dia pernah accident dengan bas ataupun dia pernah naik bas dan accident. Kemudian dia tak nak naik bas dah. Dia pergilah mana-mana pun ataupun orang suruh kalau macam tiba-tiba UMT kata you kena pergi kursus, kena naik bas, dia akan bawa kereta dia sendiri. Contoh, that trauma buatkan dia ada sesuatu perubahan dalam tingkah laku. So that's why dia ada sama ada dia berkaitan dengan ABC, berkaitan dengan efektif, behavior ataupun kognitif. So cara kita bertindak, cara kita berfikir ataupun cara kita melihat sesuatu itu. Ini introduction ni panjang nak bagi faham ni tentang trauma. Okay. So boleh move saya punya next slide insyaAllah. Boleh ke dia? Ini introduction untuk diri saya lah, tak payah cerita dikenalkan kot. Sebabnya dah dikenalkan oleh Cik Din tadi. Saya bertugas di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi sebelum ini saya bertugas sebagai kaunselor industri di Produa Manufacturing. So masa dulu kerja saya menghappykan, menggembirakan staff-staff di kilang. So kena buat macam-macam lah, kena pergi kadang-kadang diorang stress sangat nak pasang Myvi, nak buat kereta Viva tu during my time. Masa kena pergi sana, pergi happy kan diorang. Macam tu. Kemudian saya berbatah balik ke institusi pendidikan, so baliklah ke UIA. Okay, dan sekarang ni masihlah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okay, alright, next. Okay, tak nampaklah slide dia. Slide dia kecil Dik. Tak apa, saya refer slide saya kat sini. Okay je. Okay. So seterusnya kita nak cerita tentang memahami ataupun kita nak faham isu memahami understanding the microtrauma. Kan? Itu dalam konten kita hari ni. Kita nak bincang selama 2 jam ni ataupun mungkin dalam hampir 2 jam ataupun tidak kurang ni ya. Kita akan faham tentang understanding the microtrauma, apakah dia punya definition, apakah conceptualization dia. Okay, maaf pertama sekali maaf sebab slide saya dalam bahasa Inggeris sebab saya dah prepare slide ni dah in English punya version. Tapi tak apa, jangan risau. Saya akan terangkan dalam bahasa Melayu insyaAllah. Okay. Kita akan cakap tentang sources and manifestation of microtrauma itu sendiri. Apa yang akan berlaku, apa yang ada dalam microtrauma tu yang kita akan bincang bersama-sama. Okay. Untuk semua orang faham dan lebih macam, okay, kita lebih jelas apakah yang akan berlaku dan apa yang sebenarnya ada dalam isu ini. Seterusnya kita akan cakap tentang the erosion process ataupun long term consequences yang berlaku daripada trauma. Contohnya ada orang disebabkan satu trauma yang pernah dia pernah kena tipu, dia pernah kena scam. Jadi dia akan lebih berhati-hati. Jadi berhati-hati itu salah satu tingkah laku kita dalam kita mengatasi satu trauma yang menjadikan sesuatu benda kesan
dalam jiwa kita. Dan akhirnya kita cakap tentang healing strategies and recovery pathway. Okey. Okay, seterusnya boleh move to the next slide. Okay, ini istilah pertama. Understanding the microtrauma, definition and conceptualization. Okay, ini mungkin terlalu macam, ya Allah nampak bijaknya. Terlalu definition kan, high definition. Tapi kita nak cerita ni, microtrauma ni adalah kita akan cakap tentang sesuatu benda yang berlaku dan dia selalu accumulate. Dia macam keep on repeating. Dan perasaan takut dan perasaan itu, triggering itu berulang dalam diri kita. Okay, so somehow dia difficult to identify or easy to overlook. Itu adalah microtrauma. Contohnya kalau trauma yang besar, trauma dia kan ada microtrauma dan makrotrauma. Okey, micro tu kecil, makro tu besar. Betul? Okay. Engkau orang kecil, aku orang besar kan. Jadi dua tu yang terlihat senang. Kalau makrotrauma, contoh kita accident, kita luka, kita patah kaki, patah tangan, kita berdarah, luka dan sebagainya, bawa ke hospital. So kita trauma, that's happen. Ada trauma yang menyebabkan kita takut untuk menghadapi another case of another issue of accidents. Okay, itu pertama. Kalau microtrauma ni dia adalah benda yang berulang. Contoh, kita selalu macam kes bully contoh. Kita selalu kena marah. Kat office ni kita macam we have done our part, kita dah buat yang terbaik. We done our best. Tapi kita still dalam meeting kita kena perli, bos still lagi nampak kita ni macam tak perform dan benda tu keep on berulang. Dan bila benda tu berulang dan benda tu menjadi kesan kepada kita, which is mungkin ada orang dia kena maki, dia kena marah, dia kena perli, dia kena herdik, dia kena tohmah dan sebagainya, tapi dia rasa okey. I still okay. Okay, tak je lah. Nak cakap apa? Ini tempat kita cari kerja. Contoh. Tapi ada for certain people, untuk setengah orang dia rasa macam, beratnya dugaan. Inikah dugaan yang ku terima kan? Nyanyi pula lagu Fauzal Latif. Macam kita rasa, beratnya dugaan ni. Dan dia rasa macam benda tu bila keep on berulang, akhirnya menjadi trauma kepada dia, yang dia rasa macam, tak nak pergi meeting dah lah. Bila meeting je dia trigger. Bila nampak je notification dalam email, masuk je email notification kata okay ada meeting sekian-sekian date atau masuk Google Calendar dalam email kita. Kata ada meeting, so kita trigger. So ada orang akan trigger dengan dia rasa nervous. Ya Allah, walaupun meeting tu minggu depan, hari ni dah rasa nervous dah. Ya Allah, nak buat apa ni, nak buat apa meeting ni. Ya Allah, macam mana aku nak buat muka macam mana. How I want to face my boss lah contoh. Macam mana nak hadap ni. Bermain di fikiran. Ada orang mungkin dia akan trigger dengan dia shaking. Nampak je email dia terus shaking. Kan? Ada orang mungkin dia tidak shaking, tapi orang kata dia bermain dengan perasaan yang lain. Jadi macam contohnya, ada dia start to avoid. Kan? Ada orang mungkin dah sampai tahap yang macam dia rasa dia terpaksa untuk MC. Bila hari meeting je dia MC. Bila hari meeting je dia hilangkan diri. Contoh. So that traumatized dah give effect dari segi dia punya pemikiran dan juga dia punya tingkah laku. Ni lama-lama orang tak faham. Jadi benda tu keep on sebagai derita yang tidak terlihat dalam jiwa dia dan memendam rasa itu akhirnya akan membuatkan satu benda yang lebih parah untuk dia. Kan dan orang rasa macam kenapa dia macam ni kenapa dia begini, kenapa dia actionnya begini, kenapa tingkah lakunya dia begini, sebab ada sesuatu yang kita tak pernah untuk berikan perhatian ataupun kita berikan dia satu a moment untuk kita listen. Macam lagu Beyonce, listen to the song from in my heart, a melody I start but can't complete. Sama benda tu main dekat dalam dia punya dalam dalam jiwa dia sebagai rhythm, tapi tak ada orang yang nak pernah validate that feeling. Tapi ada jumpa the counselor, sebab kita bukan counselor, jumpa counselor. Tapi kadang-kadang jumpa kawan pun, jumpa orang yang dekat dengan kita meluahkan rasa kita dan kawan kita kata, betul, aku faham, patutlah kau rasa marah. Yeah, you should have that kind of feeling. You rasa marah, betul. You rasa menyampah, you rasa sakit hati, betul. You do validate that feeling. Bila you validate, after that baru kita cakap, okay, baru kita touch dia dan kita fokuskan apa cara untuk dia menangani ataupun berdepan dengan masalah tersebut. Tapi dalam kebanyakan perkara, kita handle by our own. Kita simpan
Bila kita simpan, dia menjadi luka yang membarah. Bila dari luka yang membarah tu, akhirnya kita tak tahu. Kita simpan semasa akhirnya benda tu jadi burst. Kita jadi become overwhelmed. Kita rasa dah tak tahan dah. Sampai satu tahap, dia akan burst. Bila dia burst, dia meletup tu, dia sama ada, dia akan jadi meletup yang memang akan bagi you kebaikan ataupun akan worse yang akan memang pastinya dia akan bagi worse lah. Dan dia akan efek ramai orang sekeliling you. Termasuk paling worst adalah diri kita sendiri. Itu yang kita tak nak menyimpan luka ataupun memendam sebuah luka macam kata Khatijah Ibrahim cakap kan, memendam sebuah luka tu. Alright. Okay. So next. Okay. So now kita faham apa itu trauma sebenarnya. Okay. So trauma is a Greek word. Dia adalah wound. Maksudnya dia luka. Sebab tu dia betul lah ya Cik Din kita pilih tajuk. Tajuk dia adalah derita jiwa yang tidak terlihat. So derita itu adalah salah satu parts of luka. Luka yang orang kata tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak mudah untuk dizahirkan dengan tingkah laku. Dan akhirnya benda itu memaksa kita untuk betul-betul mendalami untuk kita faham yang seseorang itu sedang mengalami proses trauma dalam diri dia. Okay. Kemudian dia ada 3E. 3E saya simplifiedkan. Yang benda paling panjang tu kita simplify into 3. So ada 3E. Satu adalah event. So kita tengok apa event yang berlaku. A trait one's physical or psychological health. It can be single event or repeated event. Contohnya event macam saya cakap tadi, kalau situasi di pejabat, kita ambil situasi sebab masing-masing saya rasa adalah staff. Kita pejabat mungkin kita hari-hari kita dikutuk ataupun hari-hari kita di blame on certain things. Okay? Sebab kita tahu nature of pejabat ni dia ada ABC. Saya rasa mungkin warga UMT pun dah orang kata tadi kita cakap pasal ABC lain kan. ABC pertama saya cakap tadi adalah tentang affective, behavior dan kognitif. Ni adalah ABC yang kedua. ABC kedua ni adalah nature of work. Nature toxic environment. Kalau toxic environment ni dia memang pegang ABC ni. Ya, ABC dia adalah yang pertama dia akan accuse. Dia akan accuse. So apa-apa saja ini salah orang. Ini salah dia. Dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah. You will be accuse people. You tak akan nampak benda tu sebagai satu kesalahan pada diri you sendiri. You akan accuse. A. Seterusnya B. B tu adalah kita akan blame. So kita akan blame people. So benda ni berlaku sebab dia saya tak perform sebab saya tak cukup budget. Saya tak perform sebab bilik saya tak selesa. Saya tak perform because of my boss. You blame people. Dan C, you akan complain. You keep on complaining. So somehow bila adalah ketiga-tiga keadaan ini wujud di salah satu tempat di pejabat, maka mesti ada sesuatu benda yang tidak sihat ataupun toxic environment happen in that particular place, dalam tempat tersebut. Okay. Jadi pertama adalah event. So event tu kita kena tengok. Mungkin dia kena bully, mungkin dia kena marah. Mungkin event yang selalu berkerap berlaku, contohnya mana setiap kali dia pergi kat situ, dia sakit. Ataupun setiap kali dia melalui satu proses, dia akan stuck dekat situ, contoh. Yang kedua adalah experience, berdasarkan pengalaman. Okay? Pengalaman yang dilalui. Contoh, pengalaman masa kecil. Contohnya, kebanyakan trauma ni yang terbawa-bawa adalah terbawa daripada trauma masa kecil. Childhood trauma. Contohnya mungkin you dibesarkan, kita ni dibesarkan dalam keadaan parents yang sangat garang. Kan, kita tak boleh buat apa. Mesti kena marah, kena herdik dan sebagainya. Jadi benda tu membawa kita childhood trauma tu, membawa kita jadi membina personality kita yang orang kata nampak macam, dia macam susah lah. Kan? Jadi macam personality dia macam introvert sangat, dia tak boleh cakap dengan orang. So kadang-kadang sebenarnya bila certain people dia boleh okay. So mungkin itu adalah by personality. Tapi mungkin juga dia terkait dengan trauma masa kecil yang menyebabkan dia bersikap sedemikian. Atau ada orang dia ada trauma yang pernah ada melalui proses sexual harassment ataupun pernah berlaku something terhadap diri dia dengan berbeza gender. Jadi menyebabkan keadaan tu dia trauma bila dia tengok figura yang seakan sama. Contohlah dia being threatened dengan figura lelaki itu mungkin badannya lebih kurang badan berisi, lepas tu ada sosok tubuh yang macam kita panggil apa? So, tubuh yang macam sador contohnya kan. Jadi bila setiap kali dia nampak lelaki-lelaki sador,
ataupun lelaki-lelaki ada that kind of figura punya body looks yang seakan sebegitu, maka dia rasa dia being trauma. Dia rasa trauma pada saat itu. Okay. Dan yang ketiga adalah dari segi effect. Okay. Result of the person experience of the event. Okay. Maksudnya dia lepas dia melalui proses itu, experience yang dia lalui. Maksudnya dari segi physically, emotionally, cognitive dan behavioral effect. Behavioral effect ni yang kita boleh nampak, yang kita boleh nampak dengan jelas. Contoh, sebelum ni kan, contoh macam kalau kat sini kita ambil nama yang saya nampak. Contohnya Adli, Samad dengan Aimah dengan juga Ain ni satu grup. Memang kawan baik lah contoh. Bersama-sama kawan baik. Pergi makan sekali, pergi mana-mana sekali. Kalau boleh tu, memang selalu orang ni berempat. Tiba-tiba, something happen to Samad. Dan Samad ni membawa diri dan tak menguka itu, tak bercerita dengan kawan-kawan, akhirnya dia ada behavioral effect, which is macam Samad mula macam, korang jalan lu, gerak lu, nanti aku follow, gerak lu, aku follow. So, meninggalkan. Dia put the distance dalam that relationship. Lepas tu dia start put a gap. Bila dia lagi put a gap, lama-lama dia lagi menjauh. Jauh terbawa. Kan? Dia terbawa ke belakang, akhirnya dia terpisah. Bila terpisah, you being isolate. Bila you isolate, you start memikir. Datanglah perkara lain. Kita start datanglah overthinking. Kita dapat rasa pengalaman-pengalaman yang tak best, pengalaman yang tak indah, dan akhirnya benda tu akan buatkan kita trap dalam satu emosi, dan emotion itu mungkin akan buatkan emosi yang sedih sangat. Kan, emosi tu yang lepas tu bila dah sedih, layan pula lagu Aina Abdul. Mungkin kat sini ada peminat-peminat Aina Abdul kan, tak kena lagu Aina Abdul. Bodohnya aku melepaskanmu. Kan, bodoh, lepas tu kan. Lepas tu dia akan keep on cakap benda yang negatif to the song, based on the lirik yang dia nyanyi dan sebagainya. Coping tu tu kejap lagi nak cerita panjang tu dekat coping. Tapi bagi intro dulu. So, dia masuk pula, bila dah isolate diri dia dan sebagainya, dia coping pula dengan yang benda negatif. Coping yang salah. Dan akhirnya benda tu akan membuat satu derita kat jiwa dia yang lebih teruk dan akhirnya memakan diri dia sendiri. That's the thing happen. Kalau kita tak control this 3A. So, ada orang dia ada satu pengalaman, ada event yang berlaku, so dia control. So, how dia control? Kita cerita. Dia control, mungkin dia ada buatlah teknik-teknik avoidance dan sebagainya. Bagaimana membaik pulih pemikiran. Yang dari pemikiran negatif, kita ubah jadi pemikiran yang positif lah, contohnya. So, benda-benda macam tu, kita buat coping yang betul, ataupun kita panggil positive coping mechanism. Will be okay, will be good for us dan diri kita sendiri. Tapi untuk certain orang yang tidak mengambil cara yang betul ke arah yang betul, maka dia akan trap dalam perasaan tersebut. Bila dia dah ada trap kat situ, you akan ada satu perasaan hard feeling yang lebih teruk. Okay, so next. Okay, dua. Ni dua ni sebab kadang-kadang ada sedikit perbezaan ya, dari segi trauma dan juga fobia. So trauma ini adalah psychological emotional response to that event or an experience that deeply distressing or disturbing. So trauma ni adalah bila you respond dari segi emotionally. Contohnya bila kita trauma, kita jadi takut. Bila kita takut, kita percaya pada ketakutan itu dan akhirnya kita put ourselves dalam keadaan yang berhati-hati dan kita tak nak dah berdepan dengan situasi tersebut. Kalau fobia ni adalah irrational fear to a specific place, object, living creature or situation. So dia lebih kepada macam pemikiran kita yang irrational terhadap ketakutan. Contohnya macam because of kita pernah jatuh dekat tangga tu, so kita tak nak lalu lagi kat situ because dia akan jatuh lagi. Kita ada satu belief. So it's all about belief system. Kan? So kalau trauma ni dia adalah benda yang regularly dan dia berlaku secara berulang-ulang dan akhirnya benda tu meninggalkan kesan yang mendalam. Okay, next. Okay, kita ada types of trauma. Type of trauma ni, kita ada acute trauma, yang kita panggil singular trauma. Dia lebih kepada macam fokus on nature trauma. Contoh macam kita, macam siapa-siapa, di belah Pantai Timur contoh kan. Mari set-set kita, mari Ganu kan. Belah-belah Ganu, belah-belah Kelantan. Mungkin ada, kita dah biasa. Mungkin ada orang yang baru berpindah ke Kelantan atau baru berpindah ke Terengganu, tiba-tiba baru tahun pertama pindah kat sana, tiba-tiba dah mengalami you being trapped dalam banjir, for example.
So bila banjir itu, pengalaman banjir kali pertama itu memberi kesan kepada kita dari segi emosi. So kita rasa kita ni tak berguna, sampai tahap itu kan, yang mungkin terjadi pada sesetengah orang. Mungkin kita rasa masa tu kita rasa kita hilang tempat bergantung, kita lost, kita rasa sedih sangat sebab kehilangan harta benda, kita mungkin sedih sangat sebab kita rasa kenapa benda ni berlaku kat kita, kan? Kenapa Allah duga kita macam ni? Masa tu kita macam-macam benda persoalan yang berlaku dalam diri kita. For the first acute trauma yang kali pertama. So mungkin lepas-lepas tu ada orang masih trauma lagi. Contoh, bila datang bulan 12 je semua takut. Maknanya trauma tu masih ada. Ada orang dia dah okey, maksudnya dia dah terbiasa dan dia dah boleh berjaya menyelesaikan trauma dia. Maksudnya berdepan dengan trauma dia. Jadi every time bulan 12 ke, bulan 10, bulan 11 ke, bulan 12 atau bulan 1, okey, dia akan lalui kehidupan tu dengan biasa. Sebab dia tahu dah benda tu akan happen dan benda tu kita boleh bertindak dengan ke atas kefungsian kita dan kita bertindak dalam keadaan kapasiti kita. Tapi for certain people, dia tak boleh nak control. So because of the belief system. So dia masih lagi percaya pada sesuatu benda tu. Alright? So ada chronic trauma. Okay, living through an ongoing situation such as experiencing domestic violence or a war. Contohnya benda ni macam chronic ni macam selalunya ada orang yang mengalami dalam keadaan betul-betul traumatized. Macam kita selalu kaitkan dengan PTSD. Contoh, ada orang dengan terlibat dengan war contohnya. Macam saya di universiti macam di UAE banyak kita dapat student-student daripada Palestine, daripada negara-negara yang terlibat dengan war. Bila dia datang, kadang dia takut dan kadang-kadang dia datang bercerita kita dan mendapatkan khidmat kita tu untuk dia survive dan macam mana dia nak berdepan dengan proses-proses mendepani trauma yang berulang ataupun that triggering factor yang akan kacau dia. Alright? Dan kita ada juga complex trauma. So experiencing multi-layer traumatic circumstances such as caregiver abuse or neglect or combination of multiple trauma events. Okay. Contohnya masa kecil, lepas tu dia ada mengalami proses kena dera ke, kena marah ke. Jadi proses upbringing dia tu adalah proses yang tidak cantik. So benda tu dah membuatkan satu trauma dalam hidup dia. Jadi bila dia besar, benda tu efek dan benda tu tak disettlekan ataupun tidak kawal selia dengan baik, maka bila kita besar benda tu dah terpasak dalam kepala kita ni, dalam minda kita ni sebagai satu post event yang akan keep on repeating dan kita akan menepani isu itu dan akhirnya dia akan membuatkan kita bertindak di luar kawalan kita. Maksudnya dalam paras normal. Contohnya macam kita biasa marah, biasa kan, tapi bila benda datang triggering factor yang kita handle dengan baik, mungkin masa tu kita boleh orang akan terkejut dengan kemarahan kita. Mungkin masa tu kita boleh maki ataupun kita mungkin boleh menjerit, kita punya pitching of the voice akan lagi tinggi dan sebagainya. Orang tak terjangka kita punya kemarahan. Sedangkan orang marah tu sama, tapi dalam masa kita boleh control, it's okay. But somehow bila benda tu dah di-burst, dia jadi benda yang mungkin tak terjangkau. Alright? Okay, next. Okay. So, jom kita buat aktiviti sikit lah kan. So macam ni. Think about a small experience that had an emotional impact on you. Okay, contohlah macam any one of you, okay, sesiapa dalam yang ada dalam apa kita punya Webex ni, mungkin boleh ingat kita buat flashback sikit, kita buat aktiviti sikit. So bila benda tu berlaku, how did you feel during that time, and then what was your reaction? Mungkin kita boleh flashback sikit. So kita bagi masa untuk you fikir kejap, dalam masa seminit. So lepas tu kita akan open. Siapa yang berani untuk share, boleh open dia punya mic and then dia boleh buat sharing. Okay, kita berikan masa seminit dulu fikir macam apa yang pernah berlaku. Macam flashback dulu kehidupan kita yang lepas.
Okay, ada tak yang nak share dengan kita? Dia macam dia pernah melalui proses ini dalam hidup dia dan how you feel, how you react dengan situasi tersebut. Ada tak yang nak share? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, silakan Puan Siti Khadijah Puan Khadijah. Siti Khadijah betul. Silakan. Okay, macam pengalaman saya lah sebelum ni, Hmm. saya kehilangan anak Hmm. dan peristiwa tersebut berlaku pada tahun 2016. Hmm. Dan how do you feel ketika tu memang kita akan rasa sangat, saya rasa sangat sedih lah dengan kehilangan anak dan dia merupakan satu-satunya anak perempuan. React ni dari segi behavior lah kot. Dari segi behavior tu, saya macam suka banyak nak menyendiri. Lebih kepada nak menyendiri, rasa macam cannot move on lah. Macam tu. Terima kasih. Faham? So, Puan Siti, kalau saya tanya, anak Puan pergi tu sebab sakit ataupun atau sebab apa? Suddenly, tiba-tiba. Oh, Ha, okey, alright. ha. Baik. So, ini adalah salah satu contoh trauma yang kita panggil, dan ada satu lagi episod sebab kalau kita belajar bab trauma ni, dia ada trauma, lepas tu dia ada PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Lepas tu bila ada PTSD tu dia ada satu lagi adalah grief. Selalu grief ni salah satu orang kata apa, bukan isu, salah satu major fokus dalam trauma. Kehilangan. Kadang-kadang tambah-tambah Puan Siti kita doakan, kita silakan Al-Fatihah untuk arwah anak Puan Siti Khadijah. Semoga ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Okay, amin. Jadi satu fasa kehilangan ni bila tambah-tambah lagi kalau dalam keadaan yang pergi tanpa kita duga. Kan? Satu ada kan macam siapa yang pernah mungkin kehilangan kawan baik ke, orang terdekat ke, ahli keluarga terdekat. Contohlah kalau macam orang tu sakit, kita dah melalui proses dia kesakitan. Maksudnya dia sakit tu kita dah bersama dia, kita tengok daripada dia sihat, dia sakit, makin sakit dan kita dah ready perasaan kita yang dia akan pergi dan meninggalkan kita. Dan kita akan ada proses perpisahan itu. Tapi untuk for certain keadaan yang dia pergi secara tiba-tiba, macam arwah anak Puan Siti contohnya. Dalam keadaan mungkin dia tengah sihat, dia bersama dengan kita, dah tak ada tanda-tanda dia nak pergi, tiba-tiba dia pergi. So kehilangan itu mungkin ambil masa. Dan saya rasa Puan Siti mungkin dah masih lagi kenangan itu masih ada saya pasti, tapi mungkin Puan Siti dah berjaya ataupun melalui satu fasa kesedihan dan akhirnya mungkin Puan Siti dah sudah berada dalam fasa penerimaan. Ya, mungkin di situ saya doakan yang terbaik untuk Puan Siti. Tapi the process is like that. So dalam proses trauma tu kita akan react dan somehow bila kita react itu kita reaction itu adalah cara kita coping pada ketika itu. Cuma coping itu sama ada kita nak teruskan dalam coping yang sebegitu ataupun sebaliknya, itu yang kita kata kita cari sesuatu bersama dengan profesional untuk bantu kita menghadapi that kind of trauma. Sebab pengalaman, memory itu still ada, tapi bagaimana kita move ke hadapan, untuk kita bergerak ke hadapan tu mungkin tadi, mungkin positif pun saya percaya bagaimana nanti kita boleh kawan-kawan yang rapat dengan positif mungkin boleh tanya dia macam mana dia mendepani isu itu, bagaimana dia cope kan masa the process nak sampai tahap penerimaan itu, sampai tahap yang betul-betul kita rasa kita menerima dia sudah tak ada dengan kita. All the process is process of coping. Okay, terima kasih Puan Siti. Ada lagi tak yang nak share? Mungkin dia ada pengalaman lain selain pada pengalaman yang seperti Puan Siti lalui. Ada? Mungkin ada yang tak nak share lah. Okay, tak apa. Contoh, small experience that happen that had emotional impact to you. Contoh, mungkin dulu kita pernah melalui satu proses dalam perhubungan, contoh kan. So dalam perhubungan tu, mungkin perhubungan yang tak okey kan, sekarang ni orang selalu cakap, bila bercakap dalam perhubungan, orang cakap red flag, red flag, green flag dan sebagainya kan.
So that kind of istilah mungkin zaman-zaman dulu tak ada istilah tu. Tapi kita melalui proses yang sama. Jadi kita express dan kadang-kadang bila benda tu berlaku dalam hidup kita, kita rasa kenapa dia tinggalkan aku kan? So kita nyanyi masa zaman-zaman dulu kalau kita layan balik lagu-lagu rock kapak, lagu-lagu dia semua lagu kalau berpisah tu memang betul-betul berpisah. Kalau rasa sakit hati tu betul-betul sakit hati kan. Contoh lagu, jikalau orang tak suka tak apa, tapi jangan pula kau mengata. Kan kita memang cakap betul-betul. Kita mengekspresikan bila kita nyanyi lagu lirik tu kita rasa kita memang ekspreskan perasaan kita. Nyanyi lagu Spring. Sampai hati kau pergi tanpa pedulikanku lagi. Aku berdoa macam tu. Jadi lagu-lagu zaman dulu kita nyanyi pak betul-betul. Dan bila kita nyanyi tu kita rasa healing. Tapi lagu-lagu zaman sekarang, lirik-lirik ni bila kita nyanyi, kita rasa kita lah yang memang yang terpaling tersakiti. Kita lah yang terpaling tersakiti. Siapa-siapa yang mungkin dah ada anak-anak remaja, anak-anak ni. Bila dia nyanyi tu bukan dia nyanyi untuk dia express. Tapi dia nyanyi tu untuk dia nak validate. Okay, betul. Lirik dia betul. Inilah perasaan aku. So kadang-kadang yang macam lirik dia lebih berbeza kalau kita tengok lirik lagu-lagu lama dengan lirik lagu yang terkini. Okay, contoh begitu. Okey, dalam perhubungan. So, bila benda tu berlaku, kita rasa sedihnya kenapa kita ditinggalkan. Kemudian, kita react. Kita react pada masa itu, mungkin kita rasa macam, okey, lantak aku tak nak cinta lepas ni. Lepas ni aku nampak perempuan pun aku tak nak, tak kisah lah, contoh. Nampak lelaki pun aku tak percaya dah semua. Lelaki semua sama, buaya lah, contoh. Perasaan pada ketika itu. Lepas tu, lama-lama, lepas kita cope, kita tahu, kita realise, dan kita validate that feeling, kita tahu bila kita duduk dalam keadaan yang lebih tenang, kita rasa, kenapa aku nak jadi bodoh sebegitu? Kenapa aku nak jadi macam ni? Lagu Hafiz Suhaib kan? Bahagiamu deritaku kan? Contoh kenapa kita nak bagi dia bahagia, kita pula derita? Biarlah kita berpisah pun. Jadi lagu macam lagu Syahir, kebahagiaan dalam perpisahan. Contoh, biarlah kita berpisah dan aku lagi bahagia, contoh macam tu. Akhirnya, kita dah mengubah persepsi pemikiran kita daripada negative thinking to positive thinking. Macam tu. Akhirnya, that's a fasa of trauma. Maksudnya, masa awal tu kita trauma betul-betul. Kita adalah pemikiran negatif tu. Tapi, bila kita coping dengan betul, kita akan berganjak sedikit demi sedikit. Berikan masa, jangan memaksa, kita moving. So, we move. Dan kita boleh cope dan akhirnya kita boleh berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir. So easy and susah. Tapi mungkin sampai tahap dengan kita punya pace dan kita keep on moving, kita ada progress, kita boleh berdamai dengan takdir kita. Dan jiwa-jiwa yang luka-luka kita yang tak terlihat tu kita boleh sembuhkan dia perlahan-lahan. Itu cerita dia. So kadang-kadang ada orang dia buat apa yang berlaku itu, dia start dekat situ, dia feel sedih sampailah tersedih, sedih. Dan reaction dia start buat reaction yang negatif. You isolate yourself, you tak nak bercakap dengan orang, you tak nak jumpa orang, you block semua orang, you kalau ada social media, you tutup semua social media, you ada macam-macam semua benda yang you buat untuk you tidak ada connection dengan people as a social support you. Akhirnya, memang kita akan stuck dengan that feeling dan membawa kita ke keadaan yang lebih worse. Okay, next. Okay, mastering the arts of self-reflection, the key to personal growth. That's why saya kata proses itu adalah proses kita buat self-reflect. Betul ke aku buat tindakan aku ni betul ke? Kenapa aku dulu happy je, kenapa aku nak jadi orang yang tak happy sekarang? Dulu aku enjoy je life. Kenapa sekarang ni dah tak enjoy? Dulu aku suka je keluar weekend. Kenapa sekarang ni aku nak weekend duduk atas katil, tidur bangun. Lepas bangun pening kepala. Lepas tu bila pening kepala makan, tidur balik. Lepas tu kita pula sakit hati. Kenapa badan kita naik? Kenapa berat badan kita tak turun-turun? Sebab kita dah buat negative coping mechanism. Alright? So that's why kadang-kadang kita kena buat self-reflection. Contoh macam ni kita main chess kan. So macam kita nampak diri kita kecil, tapi when kita tengok kat mirror tu, kita bayangkan diri kita tu sebenarnya lebih besar. Kan pada sesuatu dan role kita tu lebih impactful. Contohnya. Okay. That's why dulu kalau dengan zaman-zaman kita mungkin Kak Siti Khadijah tadi kan, lagu trauma elite kan. So masa tu memang lagu tu jadi fenomena. Kan? Sebab lirik dia tu macam trauma yang melanda menikam-nikam jiwa selemaku lemah daku berserah. Kan? Kita macam memang betul that's a process trauma. Dia macam sakit tu menikam-nikam dekat jiwa kita. Tapi somehow kepada Allah kita berserah. Sebab inilah you yang mengetahui
pedih di hati. Lirik dia sangat bagus. Saya cerita trauma ni saya akan reflect dengan lagu Ilik tu. Dia cerita tapi dia punya fokus tema trauma tu lah tema dalam hubungan kan. Kalau siapa yang memang ingat lagu tu dia bercakap pasal bertahun sudah dia menahan diri, duduk menempuh keadaan tu, dia disiksa dan sebagainya. Akhirnya dah tak boleh dah. Dia cakap go to the God. Maksudnya dalam kita punya coping pun kita ada 4 kan. Kita ada bio, social dan spiritual. So last kali kita berbalik kepada yang Maha Esa untuk kita reflect dan kita bantu diri kita sendiri. Okay, next slide. Okay, so this is distinguishing between micro trauma ataupun major trauma. Okay, dari segi visibility, okay, micro trauma is hidden and difficult to detect. Macam saya dah mention before this, dia memang agak sukar untuk kita lihat dan untuk kita identify. Okay, itu yang pertama. Tapi kalau major trauma is obvious and clearly identifiable. Contoh macam orang itu accident, orang tu sakit, luka, tangan dia berdarah, kita boleh tahu. Tapi kalau trauma yang disebabkan emotion punya base, kita susah. Especially kalau macam kes dekat tempat kerja, kita berdepan dengan bos yang memang bos dari neraka. Kan? Orang kata bos dari neraka ni susahnya. Kadang-kadang kita dah cuba bertahan. Kadang-kadang saya ada klien-klien saya tu macam, saya dah cuba bertahan tapi saya nak buat macam mana sebab isunya bukan saya tak boleh buat kerja, saya boleh buat kerja saya. Tapi saya jadi demotivated because of I'm facing the same people yang saya tak suka tu. Contoh kadang-kadang the feeling tu sebegitu. Okay, so macam lagu orang kata apa? Lagu Teratai Layu Tasik Madu, lagu Fauzal Latif kan. Kata-kata yang apa part dia? Aku tidak sudi melihat dia lagi, walau dalam mimpi pun tidak ku ingini. Sampai tahap tu kita dah tak nak dah. Tengok muka dia pun tak boleh dah. Kan? So dia tu kadang-kadang dia reflect kita. Okay, recognition. Microtrauma often require clinical insight to recognize. Okay, so maknanya orang-orang ini kadang-kadang dia melalui kesedihan yang orang kata major kesedihan yang sangat teruk. Macam orang selalu kata macam dia dah sampai titik terendah dalam hidup dia. So dia nak kena move ke bawah untuk kena deep dive. Kan? Ada orang yang sampai post traumatic stress sampai dia tak boleh nak move ke depan. So dia perlukan seseorang untuk duduk bersama dia, which is professional, some other psychiatrist ke, clinical psychologist ataupun counselor untuk bantu dia dulu untuk identify, verify. Kita validate, yes, you punya feeling begini. Dan akhirnya kita sama bincang untuk bantu dia, untuk recognize kat dalam ni. So, bila kita identify, kita bawa kepada assessment yang betul, kita boleh bantu dia untuk dia berdepan dengan situasi tersebut. Kan? Major trauma is immediately can be acknowledged. Okay? Contoh trauma accident. So, when you dah recover, you pergi hospital, you trauma sebab sakit. Kita berjumpa doktor pun cucuklah kita ubat sakit. Contohnya, ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit. Sebelum ubat tahan sakit, ataupun doktor bagi ubat bius. Selepas pada tu, after period of time, kita hilang kesakitan tu, jadi kita punya trauma tu pun hilang. Kan? Kita punya trauma tu remembrance of that particular event, yes. Tapi that feeling of hurt, pain tu dia berkurang kan. Okay. Treatment difficulty. Okay, micro trauma may be harder to heal than major trauma. Kan? So, sebab bila cakap berkaitan dengan hati dan perasaan, benda tu memang akan mengambil masa. Dan bukan sekadar mengambil masa, dia juga mengambil kira komitmen. Which is, apa maksud kita dengan komitmen ini adalah contoh. Macam kita pergi dah jumpa psychiatrist, kita jumpa clinical psychologist, kita been diagnosed of having depression, ataupun kita ada PTSD, ataupun kita ada combination of anxiety, panic dan juga trauma. So, bila being diagnosed, kita kena makan ubat. So, makan ubat itu adalah kita kena ada satu consistency ataupun kita kena ada, we need to abide with that rules ataupun abide dengan ubat tu. So, kita kena makan ubat tu. Contohlah kalau tak makan ubat. So, triggering factor tu akan datang dan mungkin kita tak boleh nak cope dengan that kind of situation. Okay, macam tu yang pertama. Yang kedua, komitmen. Contohlah terapi ni dia ada komitmen dia. Terapi ni kan berbagai teknik kan. Kalau UMT tu dah biasa mungkin dengan Cik Din kita. Berbagai-bagai teknik. Kita ada bukan sekadar teknik tapi kita ada intervention. Sebelum cakap tentang intervention, dia memerlukan komitmen. Sebabnya sesuatu benda tu takkan pulih dalam sekelip mata because of
these professional bodies, these professional people, they are not magician. Datang, pap, selesai masalah dia tak. Tapi kalau dua-dua ada komitmen, maksudnya counselor ataupun professional bodies yang nak menolong ni, membantu, bersama dengan klien, bersama orang yang mengalami masalah, ada komitmen. Ada persefahaman, sama-sama nak membantu, saling perlu memerlukan bagi orang tebing contohnya. So kita boleh overcome benda tu. Maksudnya counselor ataupun these professional people, dia ada process of therapy, contoh ada intervention. Contohlah macam any one of you dekat sini mungkin ada trauma ataupun fobia ataupun mungkin ada ketakutan dengan kucing. Contohlah, apa ada Ada dengan kucing. Contoh kan dengan kucing ni, so salah satu tekniknya orang buat gradual exposure. Kan, gradual exposure ni adalah kita expose, kita dedahkan secara berperingkat-peringkat. Mula-mula kita dedahkan dia dengan bunyi kucing. So bila dalam sesi tu kita dengar ni bunyi kucing miau. Miau kan macam bunyi gatal juga kan. Macam bunyi miau tu kita kata macam oh, okey itu bunyi kucing. So kita bagi dia macam okey, you dengar bunyi kucing ni okey tak? So mungkin kalau kali pertama dia akan dengar bunyi kucing dia dah melompat-lompat. Dalam sesi pun dia melompat. Dan bilik sesi pun dah boleh naik atas kursi kan sebab dia tak boleh dengar lagi bunyi tu. Tapi lama-lama kita gradualkan dia, kita dedahkan dia. So akhirnya dia terima, oh okey, that's bunyi kucing. Okay. Kemudian lepas dah beli kucing tu kita bawa pada next step. Kita kata macam okey, kucing ni kenapa tak suka? Saya tak suka kucing sebab bulu, saya rasa geli bulu. So kita buatlah proses terapinya macam dia bermain dengan kapet. Kita bagi kapet, dia rasa bulu kapet tu best tak bulu kapet? Geli juga bulu kapet tapi okey lah sebab kita tahu tu kapet. And then kita bagi different, kita bagi kapet yang kasar sikit, kita bagi kapet yang bulu dia lembut sikit, lepas tu kita bagilah berbagai-bagai mekanisme untuk dia rasa yang benda-benda yang bulu-bulu ni sebenarnya okey je. Tidaklah memberi satu impact yang macam teruk sangat. So kita edadahkan. So lepas tu kita ada step lagi. Lepas tu sambil step lagi tu kita beli mainan kucing. So kita suruh dia pegang mainan kucing tu. Lepas tu kita beli pula mainan kucing yang boleh bergerak-gerak. Contohnya yang ada bateri tu kan. Yang banyak jual kat pasar malam tu contoh. So dia nampak kucing tu bergerak dan sebagainya. Lama-lama kita bawa dia pergi tengok kucing. So kucing tu dalam sangkar kita bawa pergi kedai pet. Tengok kat situ. Tengok kucing tu boleh. So biar dia biasa dengan kucing. So lama-lama tu kita bukanlah kata nak mujukkan dia sampai sayang. Tapi to the step akhirnya mungkin dia boleh masuk dalam kandang kucing tu. So the last process mungkin kita bawa dia duduk sekali dalam kandang kucing dan merasai kucing kat sekeliling dia. So dia proses. So sama juga dengan dalam orang yang ada trauma, contohnya trauma nak bawa kereta, pernah accident. So dah lama tak boleh drive. So kita buat dia gradual exposure sikit sampailah dia steering tu macam mana kita kata contohlah kan kita kata okey cuba you bayangkan steering tu macam mana, cuba you lukis steering tu bentuk dia macam mana, kita bawa dia balik kepada keadaan yang dia boleh berdepan dengan steering. Contoh dia ada masalah dengan steering kan, sampai kita boleh bawa dia dalam kereta, duduk kat sebelah dia, okey you pegang steering. So bila dia pegang, kalau dia menggigil, shaking, okey tukar balik tempat. So sampailah dia rasa dia boleh pegang steering. So move lagi, lama-lama sampailah start, kita boleh ajar dia untuk start kereta. Start lah, bila dia start kita kata, kita psychoeducate dan kita buat cognitive behavioral therapy kat dia. Dia kata okey, once you are ready, you start dan you masukkan gear untuk you gerak. Once you ready, so kita support dia. Bila nampak dia, jantung dia degup, jantungku berdebar terasa. Bila nampak dia macam dah, ni jangan paksa, we don't force. Okay pak, okay stop. Kita stop untuk hari ni. So nanti next session kita buat lagi. So that's why saya cakap tentang commitment. Sebab bila cakap tentang intervention, kita ada intervention tertentu tapi nak berdepan dengan intervention tersebut untuk kita solve, untuk sama-sama tu diperlukan komitmen. So that's why dia kata treatment tu a bit difficulty and be harder to heal than the major trauma. Okay, because of major trauma, responses are better understood. Okay, symptom timeline. Okay, micro trauma, symptom develop gradually. Dia akan, lepas tu dia macam ada episod. Dia kita panggil ada episod dia. So ada masa ni dia akan rasa trigger macam ni. So mungkin di dalam perjalanan dia pernah accident, mungkin dia pernah accident kat highway. So mungkin ada satu kawasan yang seakan sama dia punya looks dan environment dia, ataupun memang itulah kawasan yang dia accident, dia akan trigger. Contoh macam saya bagi contoh awalan tadi. Mungkin ada orang dia pernah kena
Dia ada figura bapak dia memang baran. So bila dia nampak ada orang yang seakan figura seakan sama, pun dia rasa takut. Pun dia rasa trigger. Dia been traumatized. Atau dia pernah kena langgar dengan Myvi warna merah. Jadi bila dia nampak Myvi merah je dia trigger. Walaupun Myvi merah tu memang berada di jalan yang berlainan ke, atau Myvi merah tu elok je parking kat situ, dia parking kat sini, dia trigger dengan that kind of things. So benda-benda macam tu yang kita bantu dari segi terapi, macam mana kita nak buat kawalan dari segi kita punya minda dan sebagainya. Alright. Okay, next. Okay, ini adalah untuk kita faham makrotrauma, microtrauma dan juga vicarious trauma ni adalah simplified version. Okay, kalau makrotrauma ni adalah severe traumatic event, for example, macam war, physical abuse, sexual abuse, natural disaster, benda macam tu. Dia makro. So nampak besar, dia boleh nampak, terlihat dan memang nampak yang jelas. Kalau microtrauma ni, dia adalah subtle traumatic event that build up over the time. For example, emotional abuse, kena marah hari-hari. Okay, gaslighting, yelling, neglecting of basic needs. Okay, macam contoh macam keperluan kita tu sentiasa diabaikan. Okay, so lama-lama benda tu dah being abuse our emotions. Okay, vicarious trauma, witnessing or hearing about the traumatic events. Contohnya dia pun ada event, dia juga ada event. Dia ada trauma dia juga. Contohlah macam counselor, terapis, contoh macam bila dia dengar pun, dia pun boleh, benda tu boleh membentuk satu trauma juga untuk dia. Reflection, because we still having as a human. So bila human tu kita ada juga. So sama-sama, that's why the commitment is both parties, untuk kita sama-sama bantu dan sama-sama overcome. Okay, so next. So far okay ke semua? Masih okay? Masih okey lah kan? Pace saya taklah laju. Mana okey, okey, alright. Okey, semoga bermanfaat dan moga terhibur jugalah dengan saya. Okey, alright. We are moving to the second chapter, alright. Second chapter ni kita cakap tentang sources and manifestation of microtrauma. Okey, tadi kita dah faham dah trauma ni apa, dari tiga jenis trauma, kemudian trauma ni ada micro, mikro dan sebagainya. So now we are moving to sources. So apakah yang jadi punca? Puncanya siapa? Alright. So satu mungkin family relationship. So contohnya parental criticism, emotional neglect, co-indifferences. Contoh isunya macam saya pernah ada klien yang macam dia rasa dirinya terbuang, dia rasa dia bukan anak pilihan, dia mungkin bukan anak yang disayangi dalam family. Mungkin ataupun dia ni dalam family semua orang okey, so dia tak okey, so dia je yang macam belajar tak berapa pandai as compared to the rest. Orang lain mungkin pandai tapi dia rasa diri dia tak pandai, so macam every time parent dia akan kritik dia macam kau ni macam ni sebab tu lah kau pandai belajar dan sebagainya. So macam kadang-kadang that kind of things giving pressure. Dan lama-lama bila pressure tu dia dah menghasilkan satu emosi kat dalam ni. Okay, so impact level dia akan jadi high. Sebab dia akan jadi benda tu adalah benda yang hari-hari kita dengar. Sebab dia gradually. Kan? Contohlah kita macam tak, kita ni memang kalau zaman-zaman kita dulu zaman macam agak tua sangat. Zaman macam kita ada UPSR, ada PMR, ada ni. So daripada UPSR tu kita tak berpandai, so kena torture, lepas tu PMR pun tiba-tiba PMR pun teruk lagi, torture lagi. Lepas tu ambil SPM pun lulus je cukup makan, lagi kena torture. Lepas tu bila kita kerja, walaupun kita kerja kita dapat duit, kita belilah something untuk parent kita, untuk bantu parent kita bagi hadiah ke, contoh kita belikan barang dapur ke, contoh still kena maki juga. Macam tu lah kau kalau ni kalau kau kerja, kalau kau belajar pandai-pandai dulu, kau boleh lebih banyak lagi duit, kau boleh bagi kat mak dan sebagainya. Contoh dari segi parental. So akhirnya benda tu akan develop diri dia, dan in the end mungkin dia akan menjurangkan rasa. Mungkin anak tu sendiri akan rasa mati rasa dengan parents. So baik kau tak jadi parent aku, baik aku duduk seorang-seorang. Contoh akan ada mati rasa. That's why Aina Abdul cakap jangan mati rasa itu. Lepas tu mungkin ada orang yang rasa dia makin menjauh, mungkin dia pergi, ataupun dia macam-macam. That's why dia dari segi impact dia akan besar. Sebab dia akan bukan sahaja dari segi emotionally impact, tapi dia boleh juga impact dari segi behavior dan juga pemikiran.
Okey, kedua, workplace. Workplace ni adalah contoh chronic pressure, unrealistic expectation, lack of recognition. Okay, contoh salah satu macam kita kan semua pekerja kan. So pertama adalah dari segi expectation. Mungkin kita ni kita bolehlah buat kerja tu. Kita bolehlah perform dan berdasarkan tahun-tahun sebelum tu we are dekat kita ni berada di paras yang cantik lah, okey lah kan dan sebagainya. Tapi on the certain things, orang letakkan expectation kita kat kita ni sangat tinggi. Bos kita ni kalau boleh macam, kalau orang lain sepatutnya kita just macam sama dengan semua orang, dia berlari je, berlari dengan pace berapa? Pace 5 ke, pace 7 contoh. Tapi dia expect kita bukan berlari dah. Bos kita expect kita terbang. Kan? Jadi macam kita jadi benda tu giving pressure to us. So kita at the end of the day kita rasa macam tekanan-tekanan tu asyik menekan je jadi macam susah. Chronic pressure juga. Okay, lack of recognition ataupun kita ni memang performer dan kita buat banyak benda. Kita sacrifice a lot. Kita dah buat macam-macam untuk office. Kita buat macam-macam untuk kawan-kawan kita. Kita dah buat, orang kata apa? Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Kita dah bagi dah. Bos kata weekend, tolong buat kerja, buat. Tinggalkan kerja. Lepas tu, I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. And that's why itu part yang kita coping lah. Macam orang dah bagi pressure, kita cope. So kita akan cakap diri kita dah bagus. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Kan? So itu kita punya coping. Tapi pressure still coming. So which is good. You buat satu proses positive coping mechanism. But for certain people yang negatif, dia akan rasa benda pressure tu menekan tu akhirnya dia tertekan dan akhirnya dia sampailah ke bawah. Dah penyek dah kena tekan. Okay. Yang ketiga, academic setting. Contoh macam kita pun dalam institusi pendidikan kan. So kita berdepan dengan students, kan? Student, kita berdepan dengan lecturers, kita berdepan dengan pensyarah. So masing-masing ada expectation dan masing-masing ada benda yang nak dikejarkan. Bak kata Mawi, apa yang dikejarkan dalam hidupmu, kan? So semua orang mengejar sesuatu. So kadang-kadang dalam academic setting ni, kalau dalam setting pensyarah so kebanyakan dia ada peer isolation. I don't know. Tapi kalau tu berlaku, saya rasa sama je di mana-mana institusi pendidikan. So kadang-kadang ada yang ini grup ni, ini fahaman yang ini adalah orang-orang line profesor ni, ini line profesor ni. Contoh, benda tu berlaku. Dari tempat kerja biasa bersama. Kan? Ini puak ni dalam office, walaupun office tu kecil, office tu consist of 20 orang ataupun 30 orang. So dia ada puak dia ada puak golongan haluan kiri, ada golongan haluan kanan dan sebagainya. So tapi dari segi academic setting ni, kita lebih kepada macam kita nak score, kalau student nak score, kita nak pastikan kita memang maintain the CGPA contoh. Jadi dia punya impact level dia is gonna be medium to high. So kalau kita boleh manage is a medium, just nice. Tapi kalau kita tak boleh manage, dia akan pergi high sampai depression. Kadang-kadang ada case yang saya pernah handle satu klien saya dulu. Dia tak boleh tengok B dalam dia punya result. Rupa-rupanya daripada kecil dia been train macam tu. Maksudnya dia punya kertas bukan kertas lah, kita report card dia daripada di sekolah rendah sampai dia ke sekolah menengah tak pernah ada B. Semua A. Subjek semua A, kalau A pun A minus macam tu, menyanyi A, menari A, apa semua aktiviti semua dia buat A. Jadi sampailah sekolah menengah, setiap kali periksa besar, straight A sampai SPM pun straight A. So bila masuk universiti, every semester A sama ada A solid atau A minus, A solid, A minus, A minus. Ada satu semester tu dia dapat B plus, dengan ada satu semester tu dapat B. Mungkin subjek tu terlalu hard ataupun terlalu susah, tapi dia tak boleh terima. Dan benda tu buatkan dia sampai overthink, terfikir-fikir sampai dia being depressed. Of just because of dia tengok dalam dia punya result slip tu ada B. To that extent. Kita ni kalau dulu, kalau saya dengan kalau lulus tu alhamdulillah dapat B tu syukur, kan? Dapat A minus tu ya Allah. Ya Allah, Masya Allah bersyukur. Macam tu kan. Tahap kita begitu. Tapi bagi certain people, certain orang, certain anak-anak kita ni dia tak boleh.
kepada tahap itu. Dia mesti nak nampak sempurna. So benda-benda macam tu kadang-kadang kita perlu bantu, kan. Social interaction. Contohnya kes-kes yang berlaku dalam social interaction, contohnya macam dalam meeting, contohnya dalam mungkin kita pergi social gathering, kita pergi mana-mana tempat, so tiba-tiba kita di-blame. Okay, mungkin ada berlakunya humiliation, kita dimalukan, kan, dekat situ. So dia punya impact level dia gonna be medium. Okay, so kita macam dia boleh jadi dia tak teruk sangat tapi dia still ada impact. Okay, seterusnya daily life. So daily life ni kita punya rutin. Contoh persistent stress. Contohnya macam mungkin ibu-ibu yang bekerja, apatah lagi yang ibu-ibu yang duduk di rumah. Ya, ada beza. Dua-dua tu ada stres yang tersendiri. Ibu-ibu yang bekerja pagi-pagi nak kejar masa, nak punch in, nak punch card tu, nak sebelum pukul 9 atau sebelum 8.30, sebelum pukul 8. Anak-anak pula dah dia bekerja sampai menjerit. That's why ibu-ibu ni, kalau tadi kata suara saya sedap, saya rasa suara ibu-ibu lagi sedap. Sebab pitching dia lagi tinggi. Cak! Langsung kan tu. Lepas tu bila kita dah start, kita dah reverse kereta, masuk satu simpang, anak kita cakap, alah mama tertinggal satu buku. Patah balik, masa patah balik tu, memang kita dah guna soprano macam Syafinas lah. So somehow, kita punya rutin tu kadang-kadang pun boleh jadi triggering factor. Tapi kadang-kadang kita tu, dengan satu hela nafas pun kita dah boleh macam benda tu dah boleh relax. Tapi for certain people, dia akan menjadi barah dalam jiwa dia. Dia rasa macam hari-hari benda yang sama, mama penat dengan korang ni. Hari-hari mama kena time benda ni. Hari-hari mama kena face benda ni. Contoh kan, drama. So lama-lama, anak-anak pun tak faham. So dia akan jadi macam lama-lama dia akan jadi satu trauma yang pada diri dia yang dia tak boleh nak cope. So dia jadi variable. Sama ada dia boleh jadi medium, dia boleh jadi high. Dia variable. Dia depends pada individu. Alright. Begitulah ibu-ibu, sifat sabarnya sangat tinggi. Betul. Kan. Ibu sangat tinggi. So walaupun sebab ibu-ibu ni power kan. So kata macam that's why ibu-ibu ni walaupun dia ada trauma bersalin, walaupun trauma bersalin tak nak dah, ya Allah sakitnya bersalin, dapat baby satu, tapi bila dapat anak, you dah start pegang anak, you dah start menyusukan anak dan sebagainya. Even ni lepas tu kita tahu tahun depan beranak lagi. Tahun depan beranak lagi. Kata trauma bersalin. Kan? So, tapi because of the keibuan tu, naluri keibuan tu, boleh manage. Kan? Ada support suami lagi. Suami kata, boleh. Suami pula macam, tak apa yang beranak je, anak abang jaga. Lagi dah seronok dapat suami-suami kiriman syurga ni kan. Kiriman Tuhan ni. Okay. So, ataupun berlakunya cumulative disappointment. Okay. So, berlaku dalam kita punya rutin, akhirnya boleh destroy juga kita punya feeling. Ataupun kita boleh destroy juga kita punya emosi. So, bila emosi kita tak okay, emosi kita tak konsisten, itu yang menyebabkan kita akan berlakunya impact kepada kita dari segi kita punya ABC tadi tu. Alright? Okay, move. Next. So now you boleh tengok simptom. Simptom yang berlaku. Contohnya, hypervigilance, being easily startled or overstimulated. Okay. Ataupun dia tengok seperti itu, dia dah macam fikir lebih pada benda tu. Okay. Struggling with working memory, memory loss, and fragmented memory. So, contohnya macam kadang-kadang kita mudah lupa, ataupun kita macam susah nak mengingat. So, kadang-kadang benda tu, dia adalah a part of it. A part of the symptom. Tapi kita kadang-kadang, kita anggap benda tu biasa dan kita layan. Okay. Discussion feeling, numb, okay, ataupun space out or detach. Tadilah kita terangkan tadi, kita akan detach diri kita dengan orang lain. Not feeling safe when resting or when not busy. Contohnya macam orang lain relax, tapi kita relax pun kita tak relax. Orang nampak lah. Contoh dekat office tu kan, contohlah kita kata Aiman Fakiyah kan, duduk. Kita tengok, jom relax, pukul 1 ke 2 ni masa rehat. So makan pun semua dah makan, lepas tu ada setengah jam lagi sebelum pukul 2. So semua orang duduk kat tempat masing-masing, ada orang yang pegang bantal, tidur, ada orang yang borak-borak, relax-relax. Tapi orang nampak dia, kau macam tak relax je. Aku relax lah, aku relax je. Kau tak relax weh, nampak kau tak relax. Macam tu kan. So kita misalnya kita recognize benda tu. So mungkin orang macam ni kalau kita recognize awal, kita tarik di tepi, kita borak dengan dia. So kita pinjamkanlah telinga kita untuk dengar dia sekejap. Kan? Okay, alright. Feeling like something bad is going to happen.
at any moment. So overthinking. Macam siapa pernah tengok Final Destination kan? Final Destination tu cerita dia macam kita yang tengok pun takut kan? Macam who's next? Jangan lalu kat situ nanti kan contoh macam kalau tepi jalan orang tengah mesin rumput, jangan lalu kat situ because nanti mesin rumput tu akan memesin kepala kita. Contoh. So kita akan keep on thinking and something happen. Walaupun benda tu dia boleh terjadi tapi sebenarnya kita dalam keadaan control. We are in control tapi kita rasa benda tu beyond kita punya control. Contoh kita duduk dalam office, kita rasa macam bangunan ni akan runtuh. Tapi, faham tak? Dan kita percaya bangunan ni akan runtuh. Sedangkan secara logiknya, kita tak ada apa-apa amaran, kita tengok bangunan kita pun tak adalah retak-retak kat mana-mana, ataupun kita tak ada rasa gegaran apa-apa, tapi kita still believe yang dia akan runtuh. So, benda-benda macam tu menyebabkan kita sakit dalam kepala kita dan kita memaksa diri kita untuk percaya. Macam walaupun benda tak betul, kau kena percaya ini akan runtuh. So, bila kita memaksa, when we force our mind untuk percaya sesuatu dan memaksa emosi kita untuk rasa takut, sedangkan kita dalam keadaan yang relax, itu yang sakit tu, itu yang kita tak boleh nak cope tu, itu yang coping yang jadi macam masalah, yang kata macam give a big impact to us. Right? Okay. Seterusnya, kita akan coping through risky behavior or substance abuse. Okay. Contohnya, ada orang mungkin akan pergi ke benda-benda macam kalau sebelum ni tak merokok, tiba-tiba dia merokok. Jadi heavy smoker pula tiba-tiba, out of sudden. So orang nampak, kau tak pernah merokok sebelum ni. Asal sekarang ni macam lalu sebelum kau bau rokok yang kuat lah, something like that. Ataupun pergi alkohol, itu mungkin tidaklah kita kan. So ada orang dia akan pergi kepada substance abuse, mungkin dia akan ambil pil ke dan sebagainya atau just untuk dia rasa tenang sebentar. Itu jadi masalah. Okay, seterusnya experiencing nightmare, dreams or flashback. Contoh tak boleh tidur. Kan dia dapat gangguan tidur dan sebagainya bila dia tidur dan akhirnya dia ada sleep disturbances. Kita panggil sleep disturbances. Dan akhirnya contohnya, sebelum ni kan kita boleh tidur. Pukul 11 boleh tidur. Kan? Masuk bilik pukul 11 tidur lah. Ataupun pukul 10 dah tidur dah. Sebab kita penat seharian. So kita just nak rest. Nak pastikan badan kita dapat 8 jam. Tapi ku pandang kiri, ku pandang kanan. Tak boleh tidur. Kan? Lepas tu pusing sana, kita gelisah. Tak boleh pusing sini, tak boleh bangun sekejap minum air, tidur. Baring balik, tak boleh juga. And then at the end, kita main phone. Bila main phone lagi, tak tidur lagi, celik mata kita. So sebenarnya kalau kita scrolling social media pun kadang-kadang tanpa kita sedar, dia boleh jadi 2 jam, 3 jam. Dah pukul 1 dah duduk scroll TikTok. Kalau yang perempuan-perempuan ni minta maaf cakap kan, bila dia scroll je dia mesti ada input lah. Dan bila dia mesti ada output. Dia scroll je mesti dia ada beg kuning dia. Dia scroll je mesti masuk beg kuning. So lepas 2-3 hari sampai depan rumah macam tu kan. So kadang-kadang lepas tu lagi bila kita kata banyaknya beli barang so yang perempuan ni jawapan dia macam wife saya lah. Jawapan dia kata apa? Ni kita punya coping. Ni kita nak heal. Ni healing tau. Tengok TikTok ni healing. Healing lah. Kadang-kadang beli benda tu kadang-kadang kita rasa banyak tak. Benda tu dah ada banyak kat rumah. Contoh begitu. So struggling with self-worth or negative self-image. Kita akan rasa kita rasa guilty, kita rasa tak confident dengan diri kita start to blame ourselves, kita start mula rasa macam tak bestnya, kita rasa malu dengan diri kita, kita start. That's kind of symptom. Kalau kita ada simptom-simptom ni, maknanya kita kena dapatkan pertolongan supaya benda tu tidak melarat, tidak berlarutan dan tidak membuatkan kita stuck dengan that feeling ataupun kita been stuck dekat keadaan itu dan akhirnya kita akan menjadi lebih parah. Dan luka itu akan terasa betul-betul luka dalam diri kita. Okay. So next. Okay. So ini quotes yang nak bagi. One sign of trauma is having really big reaction to something that's really not so big. So kadang-kadang macam trauma, ketakutan, menyebabkan sampai tahap kita jadi anxiety. Sampai tahap kita jadi menggigil, bergetar, takut dan sebagainya. It's a sign of trauma. Alright, so trauma is a personal. It does not disappear if it is not validated. So maknanya dia ada sangat personal kat diri kita. Dia tak sama dengan orang lain. Walaupun kita mungkin mengalami situasi yang sama. Ada orang banjir bersama-sama. Kan, jumpa duduk dekat pusat apa kita panggil tu? Pusat banjir tu lah kan. Pusat sementara tu. Pusat tinggal sementara tu pun duduk bersama-sama. Tapi rasanya akan berbeza. Kan rasa tak sama. Orang ni rasa berlain. Orang ni mungkin rasa happy. Orang ni mungkin rasa
tak okey. Bagi orang yang memang extrovert, dia rasa seronoknya duduk dekat situ, dia boleh berborak dengan semua orang. Dia rasa macam, oh inilah happening yang aku nak. Dan bagi certain orang yang introvert, dia rasa macam, ya Allah, I need my own space. Ya Allah, kenapalah aku duduk kat dalam balai raya ni? Ya Allah, tak ada ke space untuk aku? Kecil je aku nak space aku. Kan? Ada orang dia akan bergelodak jiwa dia dengan keadaan itu. Jadi dia perlukan orang yang untuk validate that feeling. Okay, when it is ignored or invalidated, the silent screams continue internally. So dia akan datang lah. Jeritan-jeritan jiwa kat dalam ni akan datang. Lepaskan aku, ya Allah, tolonglah, ya Allah, tolong. Macam-macam. Perasaan tu bercampur-baur dan akhirnya dia tak boleh lawan, tiba-tiba tu terkeluar tu orang nampak, kenapa dia menjerit tiba-tiba? Kenapa dia tiba-tiba lempar barang? Kenapa? Macam itulah. So dia terkeluar. Heard only by the one help captive. So that's why benda tu kita kena recognize, kita kena validate that feeling. So feeling kita tu kena dicakapkan. So macam kita kena ada self-talk. Okay, betul. Okay, faham. Hafiz, sekarang ni you memang tengah dalam fasa sedih. You memang sangat sedih. Dan you memang berhak untuk merasa sedih. Tapi jangan lama untuk rasa sedih ini. Right? You self-talk. You talk to yourself. Okay, dan akhirnya you kena, okay, aku kena kuat. Aku boleh face benda ni, aku kena cuba, aku kena berdepan dengan benda ni. Contoh, sebegitu. So, dalam perjalanan itu, kita bolehlah berdepan dengan keadaan yang lebih baik. Okay, next. Okay, so kita datang ke ke chapter 3 kita. Chapter 3. Dan kita ada 4 chapter kan. Satu lagi chapter left. So, insyaAllah kita boleh habiskan sebelum pukul 12. Okay, the erosion process and long-term consequences. Okay, the erosion ni tahu lah. Proses siapa yang science kan, UMT kan ada course-course yang related to sciences. So, the erosion process tu macam melibatkan air, batu, tanah tu kan, benda macam tu. Tapi this is a metaphor of our emotions. So, benda tu kalau benda tu berlaku repeated stress or small emotional wound being abused to us, so benda tu dia akan datang memberikan kesan lebih panjang. Contoh, macam kita kata erosion ni macam hujan ataupun ada titik air hari-hari. Akhirnya hari-hari tu dia macam, kalau dekat batu tu dia menghakis batu kan, menghakis lamanya batu jadi kecil. So ataupun kalau dekat tanah tu dia hakis sana, akhirnya mungkin akan berlaku tanah runtuh dan sebagainya. Same goes with our emotions. Kalau benda tu hari-hari, benda tu berlaku gradually, hari-hari benda tu berlaku, so as a metaphor dia kita akan runtuhlah diri kita ni kan, macam dari segi emosi, mungkin kita akan jadi orang nampak, kita akan jadi macam orang yang di luar kawan lain. Jadi macam itulah. Dia akan ada impact yang lebih besar daripada small things yang happen. So walaupun benda tu berlaku kecil-kecil, kita nampak benda tu very small, benda tu sangat kecil. Bukan menindas. Dia berlaku dalam diri kita tu macam everyday dan kita ignore benda tu. So bila kita ignore, kita boleh cope tak apa. Tapi kalau kita ignore, akhirnya benda tu keep on coming dan kita ignore. Tapi sebenarnya kita tak ignore in terms of fully ignore the feeling. Akhirnya dia akan keep to ourselves. Okay, next. Next slide. Okay. Healing strategies and recovery pathway. Ini ya. So, saya akan nampakkan sebagai 3 solution framework. So, the first one is dari segi awareness. So, kita kena recognize, identify the microtrauma sources in daily life. So, kenal dulu. Kenal pasti kat mana dia datang, dari mana dia bermula. Adakah dia bermula daripada kita punya childhood? Adakah dia bermula masa kita masa kita dah dewasa? Adakah dia bermula di tempat kerja? Adakah benda tu bermula di rumah? Adakah bermula dengan hubungan kita husband and wife? Adakah dia bermula antara hubungan kita dengan kawan kita, dengan jiran kita? So identify. Bila kita identify, kita validate that feeling. Betul ke benda ni yang berlaku dan benda ni aku alami? So macam tu. Kita awareness dulu, aware dulu. So kadang-kadang kita ni aware pun tidak. Ataupun bukan kita tak aware, kita just being ignore. Dan kita kata macam, tak apalah, kita ni macam, benda tu simple. Kita cakap benda tu simple, tapi sebenarnya ourselves tak simple. Kan? So, benda tu, kita rasa benda tu biasa. Tapi sebenarnya dalam hati kita keep on thinking benda tu. So, benda tu tak biasalah sebenarnya. Okay. And then kedua, kita buat assessment.
So evaluate the cumulative impact on mental health and well-being. So buat checking. Mungkin ada checklist. Kita buat online boleh, kita pergi klinik kesihatan boleh, kita jumpa kaunselor boleh. So buat checking. Sebab kita ni terlalu takut dengan physical health kita, betul tak? Siapa kat sini tak takut dengan physical health? Mungkin tipu lah kan. Contohlah macam kita dekat UMT lah tiba-tiba kan, you boleh lepas makan kat kantin, seronok lah borak-borak kan. And then you jalan, tiba-tiba student ada satu student punya event. So dalam event tu ada satu booth yang you boleh check you punya gula. So you pun macam, kak sinilah puan, ni mainlah check gula. And dia pun hulurlah tangan you, macam you jari, ni jari ayam cantik, hulur jari you. Bila you hulur, dia pun cocok. Lepas tu dia kata, puan, bacaan gula puan ni tinggi. So dia kata ada bacaan puan 10 ataupun 10 atau 11. You pun terus balik, perjalanan you nak balik ke office tu, ya Allah kenapa gula aku tinggi, ya Allah aku kecil manis ke, aku diabetik ke, ya Allah kenapa ni, ya Allah kenapa. Kan? So sampai kita risau tu balik rumah cakap pula dengan husband, ya Allah tadi saya check ni, saya tinggi, saya kena pergi hospital ke, saya kena ni tinggi. Kita ignore dah. Yang tadi sebenarnya kita boleh lepas makan, memanglah lepas makan tu bacaan gula akan tinggi dan sebagainya. Tapi kita punya kerisauan tu boleh to that extent bila cakap tentang physical health. But on our mental health, kita akan ignore, yang saya ignore-nya. Kan, balik kerja rasa sakit belakang ni, Allah sakitnya. Kalau ada yang sampai ada anak-anak tu, paksa anak-anak urus sikit belakang baba ni, urus sikit belakang. Suruh suami, suruh isteri, pucit lah, rasa macam sakit belakang tengkuk ni, lepas tu bahu ni rasa macam lenguhnya. Kan. Kita rasa semua perasaan tu. Dan kita nak gambarkan perasaan tu. Kan? Tapi, kita akan ignore. Kita tak ada rasa macam, ni kenapa ni? Ataupun kita rasa macam bangun pagi. Ya Allah, malahnya nak bangun. Golek kiri, golek kanan, barulah bangun. Lepas tu dah siap, Allah malahnya nak siap pergi office. Keluar rumah dah pegang kunci kereta. Kunci kereta dah pegang. Allah malahnya nak start kereta. Dah masuk kereta pula. Ya Allah malahnya nak start ini kereta. So that's kind of sign. Our body are giving us message. Dia bagi message kat kita. You need rest. Badan you tak okey. Aku dah penat. Kau dah ni. Tapi kita akan ignore. Kita boleh pula ignore. Tapi when it come to emosi, kita ganti susah sikit. Kita akan berdepan. So that's why kita jadi penat. So kena buat assessment. So kalau kita ada tanda-tanda sebegitu, pergilah jumpa kaunselor, pergilah jumpa profesional, buat checking. Tak ada salah. Dia tak ada kata macam first time you pergi jumpa Encik Din, dia pergi dekat pejabat pendaftar UMT, cuba Encik Din nak buat assessment mental health. Lepas tu tiba-tiba dalam assessment tu dapat result dia severe. Severe ni tinggi lah. Tinggi, skor tinggi dekat depression, anxiety pun tinggi, stress pun tinggi. Dia tak akan cakap terus, saya rasa awak kena pergi hospital lah. Pergi hospital je, mungkin dia akan refer. Tapi dia takkan nak cakap tu, result semua tinggi ni, awak gila ni. Ataupun, result ni semua tinggi ni. Rasanya, bahaya ni. Memang awak ni ada masalah mental ni. Ada masalah mental ni. Sebab tinggi sangat semua. Tak ada. Kita tak akan jump to the conclusion. Kita akan ada assessment seterusnya. So, dia akan buat reflection. Okay, mungkin skor ni tinggi. Apa yang berlaku kat tuan? Apa yang puan buat 2 minggu lepas? Kan? Contoh Puan Aimah. 2 minggu lepas apa? Lepas tu Puan Aimah kata, betul lah. Saya stres saya tinggi dengan anxiety saya tinggi. Betul lah Encik Din. Sebabnya 2 minggu lepas adik saya nak kahwin. Jadi bila adik saya nak kahwin, memang mak saya memang harapkan saya seorang je. Saya nak buat belaka saya buat belaka. Hantaran saya buat, orang tu ni saya buat, jemputan saya nak kena fikir apa-apa ni semua. Jadi memang masa tu saya memang stres. Dengan kerja lagi, buah pula gini. Lepas tu kayaknya macam majlis tu pun habis malam. Lepas tu saya memang sakit badan, saya sakit kepala. Tu saya jumpa Cik Dia hari ni. Jadi nampak reflection. Reflection dia adalah benda yang berlaku tu. Adalah reflection last 2 weeks punya event. Yang memberi kesan ni. Tapi which is good, dia dah datang untuk minta help. Tapi bukanlah kata yang kita jadi takut ni macam, kalau aku pergi buat test pasal mental ni mesti orang ingat aku gila dah ni. Kalau aku pergi buat cerita pasal mental ni mesti orang cakap, biar aku kena cok gila lah ni, biar orang cakap aku gila. Atau aku nak pergi jumpa kaunselor ni mesti orang kata aku ada masalah. So that kind of stigma pun salah satu punca juga orang-orang sebegini tidak datang mendapatkan rawatan. Okay, alright. Action. Implement concrete step to remove or reduce exposure to
resources. Betul, seperti sigma masyarakat. Sebab kita rasa kalau jumpa kaunselor tu, memang dia ni memang ada masalah ni. Tu, lepas tu mulalah berkait. Sebab tadi ABC tu kan, tadi ABC tu dia datang pula yang satu lagi. Dia bukan DEF, dia terus pergi G. Dia datang gossiping. Gossiping, tadi aku nampak, aku nampak positif tu pergi jumpa Encik Din tu. Sebenarnya masalah tu sebab tu lah. Tapi kau perasan tak Siti ni contoh kan. Positif tu nampak dekat outfit pun memang marah-marah orang, tak bercakap dengan orang. Aku rasa dia ada masalah dengan lelaki dia tu. Sebab tu dia jumpa Cik Din tu. Kita start gossiping. Dia stigma tu bawa ke dalam lagi. Jadi kita ni hak yang memang lumrah manusia ni benda-benda yang yang tak apa nak baik ni memang kita suka nak dengar. Memang kita suka lagi excited dan kita masa tu lah kita datang penyakit FOMO. Fear of missing out tu kan. Apa dia ni? Apa dia? Apa dia? Cerita apa? Masa tu kita cepat nak kejar. Sebab kita rasa kita tak nak missing gosip-gosip terhangat di pasaran ni. Tapi kadang-kadang benda tu lah yang akan jadi macam stigma. Betul. Asal jumpa kaunselor mental. Ya, betul. Sedangkan jumpa kaunselor tak semestinya ada masalah. Orang tu jumpa kaunselor mungkin dia dah selama ni dia okey, dia happy. Lepas tu dia nak lebih happy. Dia jumpa kaunselor. Saya dah happy dah. Sekarang ni saya happy. Cuma mungkin kalau kaunselor ada solution-solution baru yang boleh bagi share dengan saya yang buatkan saya lagi happy. Saya dah skala happy saya sekarang 9. Boleh tak kalau macam mungkin ada tip-tip ataupun ada teknik-teknik yang saya boleh buat untuk saya jadi skala saya jadi 10. Macam tu. So, tu lah kata macam counselling ni, it doesn't mean that you are having problem, you jumpa counselor. Tak. Kadang-kadang jumpa counselor nak happy-happy je. Macam kadang-kadang, seronok lah saya jumpa counselor, saya rasa best. Saya rasa macam counselor ni borak dengan dia kelakar. Saya rasa saya jumpa counselor ni, dia bagi saya satu mutiara kata yang saya rasa macam, betul lah. So kan macam saya rasa macam kenapalah saya diuji. Tiba-tiba kaunselor cakap, biasalah ujian tu sebagai hujan. Kalau hujan tak turun, macam mana bunga-bunga kat taman tu nak subur. So, gitulah. Jadi kita rasa, ya Allah kan. Seronok. Betul metaforanya begitu. So kadang-kadang kita rasa dengar tu macam kita rasa healing. Healing daripada kata-kata pun boleh. Okay, alright, next. Okay, practical recovery method. Ni adalah kita dah masuk. Nak coping dah. Okay. So, satu adalah cognitive recognition. Kita identify sanguine atau minor irritants affected you. So, kita kena identify. So, expected outcome dia adalah increase awareness of stressor. So, kita tahu, kat mana punca kita. So, punca kita adalah kita tak boleh tengok warna sekian-sekian. Punca kita tak boleh lalu dekat kawasan yang sekian-sekian. Contoh. So, jadi bila kita dah ada awareness dalam diri kita tu tinggi, jadi kita tahu nak control. Contohlah kita kata, daripada Kuala Ganu nak pergi mana? Contohlah, nak pergi ke Mamang. Kan, nak pergi ke Mamang. So, kita ni ada triggering dekat satu kawasan tu yang, contoh kan, kawasan tu yang ada yang boleh nampak pantai, contoh. Kalau perjalanan tu nampak pantai, kita tak boleh fokus. Pemanduan kita tak boleh fokus dan menyebabkan mungkin kita boleh accident. Jadi tukarlah laluan. Janganlah laluan tepi pantai tu lalu ikut highway. Jadi highway tak nampak pantai. Sampai juga ke Maman. Contoh. Jadi kita ada, bila kita aware, kita tahu nak cope. Kita tahu nak bertindak. Okay. Emotional processing. Okay. Address suppress emotion from repeated incident. Contoh, kita kena identify perasaan kita. Bila benda tu berlaku, perasaan apa yang kita rasa. Sedih tu, and kita aware. Kita proses. Sedih tahap mana. Okay, lepas tu kita kena buat emotional release dan healing. That's the output dia. Bila kita tahu, okay, aku tak boleh ni, aku akan sedih sangat. So, kalau sedih sangat, kita buat, okay, sebenarnya aku tak boleh dengar. So, letakkan limitation. Okay, boundary setting, kita establish limit. Okay, lepas tu kita buat support system. So, seek professional and social support network untuk support kita dan bantu kita dan bagi penjelasan kat kita yang what you should do untuk you move forward. Okay, alright, next. Slide seterusnya. Okay, ini managing trauma, mindfulness breathing. So yang ni kita buat deep breathing. Lepas tu kita macam dia ada box. 1, 2, 3, 4. Dia macam kalau you pergi dengan Cik Din, Cik Din boleh ajar betul. So salah satunya pertama, masing-masing boleh buat ikut arahan saya. Cuba letakkan tangan kanan dekat dada dan tangan kiri dekat perut.
So you cuba breathing, you cuba breathe and then you cuba rasa, you boleh rasa sendiri. Bila you tarik nafas tu, bahagian mana yang naik? Kalau yang naik itu adalah bahagian dada, bahagian atas kita ni, maknanya kita tak dapat deep breathing tu. Okay? So selalunya kalau kita pergi jumpa psychiatrist, kita pergi hospital, first dia akan ajar kita untuk buat deep breathing. Sebab deep breathing ni boleh bantu kita dari segi kita ada anxiety, kita ada panic, kita mudah triggering dengan something dan kita akan bergigil. So kita kena deep breathing dulu. That's why kalau macam orang tengah trauma, panik ke, kalau kita ni macam orang baik sangat dan kita memang nak saya mancung, tak apa ke buat deep breathing? Boleh. Memang boleh. Macam, especially macam hidung saya ni. Hidung saya ni kan mancung kan. So memang lagi senang buat deep breathing. Okay, so kita akan ajar deep breathing dulu. Jangan macam orang tengah trauma, orang tengah panik, orang tengah shaking, kita pergi, kenapa, apa berlaku, cuba cerita, are you okay? Jangan paksa dia untuk bercakap. Paksa dia untuk tenang. Itu saya that's why kalau kita buat PFA, psychological first aid, kita tak ada ubat, tak ada iodine ke, nak cuci ke, tak ada. Kita nampak dia macam kadang shaking apa semua, okay, kita akan kita pegang dia, kalau kita boleh sentuh dia, disentuh and then kita cakap, okay, deep breathing, okay, nafas dulu. Okay, boleh kita bernafas dulu. Okay, tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Okay, relax sekejap. Okay, tarik nafas biasa-biasa. Tarik nafas, hembus. So, sampailah dia tenang. Bukannya kita kata macam, okay, rasa, apa tadi, apa yang berlaku tadi? Cerita, kenapa? Kenapa kau tercengak-cengak ni? Kenapa kau nampak macam tak okey ni? Kenapa? Don't force, jangan paksa. Bagi dia tenang dulu. So, deep breathing tu kita tarik nafas, tarik ikut hidung, masuk ikut hidung, bayangkan kita ada balloon kat dalam perut, kita seolah-olah tiup balloon tu agar balloon tu berkembang dalam perut. So, macam anggap, kalau kita dapat rasa perut kita tu gerak, so betul. So, dapat tu, lepas tu kita pause. Dia akan cakap inhale, tarik, sedut. Tarik nafas, inhale, 1, 2, 3. Kita pause. 1, 2, 3. Exhale, lepaskan ikut mulut. Kita akan tarik. Macam tu. So, ajar dia buat deep breathing. Bila dia dapat deep breathing, sebenarnya deep breathing ni, kebaikan deep breathing, dia bagi kita oxygen to our brain, to kita punya mind. Sebab masa tu kita dalam keadaan panik, kita tak boleh fikir dan sebagainya. So, kita seolah-olah kita rasa kita tak cukup oksigen. So, let's do deep breathing untuk bagi oksigen tu sampai kat belakang. So, that's why kalau you practice, betul-betul deep breathing, masa you tarik, you akan rasa dekat belakang ni. Dekat belakang tengkuk ni, the process of tarik nafas tu. So, benda itu you dapat yang betul. So, kalau buat benda ni, dia kena physical. So, macam you boleh rasa dan betul-betul buat. Dan you dapat rasa benda tu, very nice. Contoh ada orang yang ada masalah tidur, buat deep breathing. Saya pernah ada mengalami perasaan susah nak tidur satu masa dulu, buat deep breathing. So, baring tu buat deep breathing, tak sampai 10 cycle, you dah fall asleep dah. Sebab dia dah bagi oksigen cukup dah kat kepala and then you fall asleep. Sebab kadang-kadang kita overthinking kan. Bila overthinking tu, kita punya kepala, kita punya mind tu bergerak laju, so kita overthink. So, that's why kita perlukan oksigen in our body. Alright. Yang pertama, so belajar buat breathing dulu. So, bila you rasa stress, you rasa tak okay, you rasa overwhelmed, you rasa macam, nak marah, macam, tarik nafas. Okay, hembus. Okay, next. Next adalah you buat grounding techniques. Boleh ke next slide? Kita buat grounding technique. 5, 4, 3, 2, 1. Kan? Macam, kalau macam orang menari kan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini kita buat 5, 4, 3, 2, 1 je. Okay, grounding technique. So, ease your state of mind in stressful moment. So, buat benda ni, teknik senang. Dia tak perlu kata nak kena pergi taman ke, nak kena pergi kawasan yang ada tanah ke, tak apa. Duduk je. Duduk atas kerusi kita sambil kerja ni, dekat dalam bilik office pun, kita boleh buat 5, 4, 3, 2, 1 ni. So, number 1, kita acknowledge 5 things that you can see around you. Kadang-kadang kita bila kadang-kadang panik, kita dah tak nampak benda lain. Ataupun kita dah terlalu biasa dengan bilik kita, kita dah tak sedar dah apa yang ada dalam bilik kita. So, give a moment. A moment like this, some people love lifetime. So, duduk kejap, ambil moment, tengok. Oh, ada lampu. Okay.
Oh, ada Swiss, ada telefon, ada kipas, ada meja, ada pen. Okey. Cukup. 5 benda dah cukup. Tapi kalau you nak senaraikan 10 benda pun okey. So 5 yang you nampak. Panca indera yang pertama mata. Kedua, acknowledge 4 things that you can touch around you. So boleh pegang, oh jam aku ni ada rasa lekuk-lekuk rupanya. And then you pegang pen, oh pen ni ada macam ni, okey. Oh ada getah dekat pen ni, okey ni ada rasa. And then ambil lah ada 2 lagi barang, contohnya air botol ni, oh air ni okey warna oranye, oh ada ni mesti ada penutup. You rasa, sebab benda tu adalah untuk you distract you punya mind. Kan mind you akan rasa macam nak overthink on something. So bila you buat 5 4 3 2 1 ni, you distract your mind untuk memikir ke arah tu. So now you dah ada fikiran baru. Oh, you boleh touch benda ni. Oh, rasa dia begini, rasa begini. Okay, now you move to 3. So 3 ni adalah acknowledge 3 things that you can hear around you. So kita fokus kejap. Dengar, oh ada bunyi aircon. Oh ada bunyi orang jalan. Ada bunyi tempat kaki. Oh ada bunyi kertas. Oh ada bunyi apa-apa sahaja yang sebenarnya kalau kita tak recognize, tak. Kan? Sebenarnya kita banyaknya macam kita punya otak kita ni kalau kita belajar sains, kita our ears boleh recognize more than 100 things yang kita boleh dengar dan sebagainya. Tapi sebab kita boleh ada in control, so kita tak dengarlah semua benda tu. Tapi bila kita betul-betul duduk sekejap dan fokus, kita boleh dengar banyak benda. So that things, kita nak bagi kita moment, dengar fokus. Sebab kadang-kadang kita akan fokus satu, kita dengar suara orang je. Ataupun kalau kat office tu mungkin dengar suara bunyi aircon, suara aircon. So, kita fokus. Bila kita fokus, kita dengar, oh ada lagi bunyi lain. Okay. So, kita akan bantu kita self-awareness yang we are not alone. Contoh, sebegitu. The effect dia. Okay, kemudian, acknowledge 2 things that you can smell around you. Mungkin kalau kita dalam bilik kita tu, dekat tempat kerja kita tu ada bau pewangi ke, ataupun kita ada perfume, so kita cium badan kita, okay, bau perfume pergi tadi masih bau lagi. So benda-benda yang kita boleh, ataupun kita cium tangan kita, ya Allah, bau tambah nasi lemak contoh kan. So benda yang kita boleh bau. So bila kita berbau tu, kita dia ada secara refleks dan secara automatik dia membuatkan kita macam terset tau. Ya Allah, bau sambal tu tadi. Macam mana? Okey. Masih lagi bau aku punya perfume tadi. So tak payah sembuh lagi. So nanti lepas makan baru sembuh balik. Contoh. So you ada self-talk dan you boleh manage untuk distract you punya feeling tadi. Last but not least, acknowledge 1 thing that you can taste around you. Kan contoh macam kat around you tu yang boleh taste. Kalau masa tu tak ada macam tiba-tiba you berpeluh, you ambil peluh tu you rasa, oh ya Allah masinnya peluh. Hari ni bau asap. Bau asap. Okay. So one thing, mungkin kalau tiba-tiba kat tepi you ada gula-gula, so you boleh rasa gula-gula tersebut. Okay. So you boleh buat this tip of grounding. 5, 4, 3, 2, 1. Bila you rasa stress, bila you kena maki, bila you kena marah, you macam bos cakap you tak perform dan sebagainya, you duduk kejap, ambil moment. Okay, acknowledge. 5. Lepas tu 4. 3. 2 dan 1 yang you boleh rasa. So benda tu boleh bantu you. Okay, next. Yang ni yang paling menarik ya. Impact of trauma kalau kita tak manage ataupun kalau kita tak kawal selia dengan baik ya. Okay, number 1. Emotionally fatigue. So kita akan rasa macam mentally drained. Kalau budak-budak Gen Z, ada Gen Z ke dalam ni? Kalau budak-budak Gen Z dia memegang socially drained. Mungkin tuan-tuan dan perempuan ada anak-anak yang umur 20-an yang Gen Z ni, kalau hari raya, tengok hari raya dia dah bergembira pagi tu, lepas main raya, bergambar, lepas gambar tu, semua duduk dalam bilik. Ataupun lepas gambar tu, semua duduk depan TV, baring, dah suruh buat apa pun tak nak dah, sebab dia dah macam, dah socially drained. Lepas tu kalau orang dah datang pun tak nak dah layan dah tetamu datang, sebab dah habis dah kota untuk bersosial tu dah habis. Okay. Kedua, low motivation. So, reduce energy, interest in work. So, kita itu common. Okay, yang ketiga, kita rasa stress. So, kita ada minor pressure, increased tension and difficulty to relaxing. Kita nak relax, tapi tak boleh. Kita rasa macam this is a very safe place for us, tapi certain things kita tak boleh nak proceed untuk rasa relax. And then kita rasa burn out.
Okay, kita rasa macam kelesuan burnout ni. Okay, so next. Okay, difficulty concentrating. So kita macam because of kita punya mind ni keep on fikir macam-macam mana benda yang ada dalam kepala kita. So this kind of things akan menyebabkan kita tak boleh nak fokus. Bila tak boleh fokus tu banyaklah benda yang akan berlaku. Okay, seterusnya emotionally withdrawal. Avoiding people or social interaction in protect ourselves. Yang tadi itulah macam kita tahu dia ni asal jumpa aku je mulut dia lepas je ataupun dia ni asal jumpa aku je cakap perli je. So you akan avoid. Okay, avoid sebab you tak nak ada emotionally you terganggu. So you emotionally withdrawal, you tak nak jumpa this kind of people. Kan ada orang kan macam setiap kali raya macam tahun ni pula apa Asyara Innor kan menekan-nekan kan jodoh lebaran. So ada orang kan yang macam dia memang tak suka ditanya-tanya bila nak kahwin. Jadi macam dia rasa macam instead of that pergilah kau beraya rumah masing-masing kau tu, aku duduk dalam rumah je. Pergilah beraya rumah jiran, aku malas nak keluar rumah sebab you don't want to face that kind of things. Okay. Sleep disturbances, overthinking or tension may affect sleep quality. Okay, tadi kita cakap tadi. And physical symptom. Contohnya, you akan ada headaches, you akan ada muscle tension, you akan ada fatigue without clear medical causes. Maksudnya, you pergi check, you buat medical check up, doktor kata okay. Okay, tak ada apa-apa. Tapi you sendiri rasa badan you tak larat, you rasa penat yang semacam, you rasa macam badan you ada satu masa you rasa macam badan you dah macam kain buruk dah macam dah tak berdaya dah, tapi still benda tu tak boleh nak move, you tak tahu, you macam stuck on that event. Okay, so next. Okay, long term resilient building. So benda ni adalah satu proses yang panjang. So bila kita ada trauma, kita berhadapan dengan trauma tu, kita get professional help, dapatkan bantuan yang sewajarnya. So kita boleh jadi lebih kuat. So kita build up kita punya resilient, kita panggil apa ni, daya tahan. Daya tahan kita yang lebih baik. Okay, next. Alright, so whatever it is, dalam kes microtrauma ke dan sebagainya, take care of our mental health. There is no health without mental health. So a part of kita punya healthy body, kita kena ada healthy mind juga. So mental health has intrinsic and instrumental value, helping us to connect, function, cope and thrive. So untuk kita berfungsi, untuk kita memastikan diri kita ni berfungsi sebagai human, berfungsi dalam kita punya community. So make sure our mental health is the best place. Okay, next. Okay, sudah sampai at the end dah ni. Okay, so whatever it is, back to the issues of organisation, kita adalah pejuang-pejuang mental dekat tempat kerja. Then most of the time, based on research, working place gonna be salah satu stressor terbesar untuk mental health issues pada setiap orang. Because of what? Kita spend our time more than 40 hours at the office. Betul tak? Kan? Kadang-kadang kita macam satu hari 8 jam. So 5 hari dah 40 jam. Tapi kita takkan 8 jam kat office. Ada hari-hari kita kena stay back. Ada hari-hari yang kita kena kerja over the weekend. Ada hari-hari yang kita mungkin kena involve in programs. So somehow benda tu sebenarnya nak tak nak dan tanpa kita sedar, dia sangat berimpact pada kita. Alright, so kita kena start create positive working culture, positive working environment untuk support kita punya well-being dan support juga kita punya mental health issues. Okay, supaya kita ni macam kita datang kerja happy, kita balik kerja pun happy, kita berkawan dengan orang pun kita happy, kita tengok orang tu kita happy, kita tengok orang ni kita happy, kita meeting new people kita happy. So every moment in our life we just enjoy it and we happy with that. Okay, so next. Client does not come first, employee come first. If you take care of your employees, they will take care of your client. So, macam ni. So, organization, institution need to do this. So, kena aware. So, macam, then I believe that sekarang di mana-mana institution, di mana-mana macam kita di universiti, kita dah ada support system yang kuat. So, mungkin sedikit berbeza bagi setiap tempat, tapi that support system tu dah ada untuk kita cari tempat untuk kita healing dan tempat untuk kita seek help bila kita dalam stuck in certain
condition. Alright. So next. Healing start when you accept the pain. So macam saya cakap awal-awal tadi. So kalau kita nak pergi ke proses healing, kita kena terima pain tu dulu. Lepas tu kita kena verify, validate rasa itu. Lepas bila dah validate, kita face, kita proses. Bila kita proses, kita plan untuk berdepan dengan isu itu. At the end, baru kita sampai tahap ke healing. Okay, you are the expert of you and you are your ultimate healing advocates. Maksudnya you know yourself better. So you tahu kat mana you nak cope. Ada orang cope dia dengan cara sebegini dan mungkin benda tu okey bagi saya tapi tak okey untuk Cik Din. Mungkin okey bagi Cik Din, tak okey pula untuk Samad. Contoh. So somehow benda tu kita yang tahu diri kita. So kita tahu okey, saya tak boleh buat cara ni. Saya kena buat cara ni. Kan, saya tak boleh lah untuk pergi physical coping sebab saya rasa saya nak jogging pun malas, nak bergerak, nak beri swap pun malas dan sebagainya. So saya pergi ke arah lain. Saya buat coping yang lain. So kita boleh buat coping lain. Kita pergilah buat bermesra dengan alam. Kita buatlah grounding techniques. Kita buatlah mindfulness. Kita duduklah buat yoga contoh sebagainya. So you have something to do to cope dengan you punya emotions. Okay. Next. Saya rasa dah habis kot. Okay, this is my conclusion is that life is about change. Sometimes it's painful, sometimes it's beautiful, but most of the time it's both. So dia mesti ada ups and down. Hidup kita memang ada ups and down kan. Macam kalau kita pergi hospital pun dia ada mesin tu bergerak. Tet, 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 tet. Tu dia ada up, turun naik. Tapi kalau dia dah mendatar, ting, maknanya kita dah mati kan. So that's why hidup kita adalah warna. So we just enjoy the moment, enjoy the things in our life. So kita menjadikan benda itu sebagai salah satu rencah untuk kita terus mewarnai hidup kita untuk jadi lebih baik. Alright? I think itu je kot. Dah tak ada slide rasanya. Last lah. Thank you. So you boleh follow ataupun siapa-siapa yang rasa nak connect dengan saya, nak jemput saya lagi ke untuk bagi talk. So you boleh contact saya dekat tadi lah. Mana slide tadi hilang lah. Boleh contact saya dekat ni lah. Dekat LinkedIn, boleh follow saya dekat LinkedIn, connect dengan saya. Atau kat social media boleh cari saya dekat MN Hafifi. Di IG, di Facebook dan juga di Thread. Okay. Ataupun boleh email saya ataupun boleh terus WhatsApp ataupun message saya lah dekat nombor phone yang tertera di layar anda. Okay. So, terima kasih banyak-banyak. Ada apa-apa soalan ke ataupun sebagainya, saya pulangkan balik pentas ini kepada Cik Din kita lah selaku host kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cik Arifi atas perkongsian trauma sebentar tadi, dan tuan-tuan dan puan, kalau ada persoalan ataupun perkongsian pada hari ini mungkin boleh berkenaan dengan topik kita, mungkin boleh bagi satu dua lah supaya kita dapat sama-sama manfaat ni. Dan untuk makluman Cik Afi, di Bombadak ni Cik Afi, sekarang ni ada musim kebakaran, musim jerebu. Jadi sebab tu Sebab hari ni panas kami sangat semua ke? ni panas sangat. Hari ni kami memang kalau buat grounding teknik tu, kami akan pegang benda-benda yang panas, Dekat Ifah kami dah akan tengok trauma benda-benda yang berapi, dan kami akan bau benda-benda yang berasap lah. Faham? So grounding yang bagus lah untuk menyakitkan hati pada minggu ni. Dia semua all about kebakaran, fire. Ya, betul. Semua. So tuan-tuan puan kalau ada persoalan dan sedikit terbaik Tuan Arifi best sebab ada selingan nyanyi tu super mahal. Boleh panggil untuk majlis anugerah ke, boleh panggil, boleh jemput. Okay, so tuan-tuan puan saya akan share sedikit pendaftaran, QR code pendaftaran dan juga link untuk rekod jam latihan, dan sambil-sambil tu tuan-tuan puan boleh buka kamera untuk kita buat sesi bergambar secara maya ni. Dan sedikit makluman lah, kalau tak silap saya, Pusat Islam UMT akan buat solat hajat pada hari ini selepas solat Zuhur
bagi memohon perlindungan dan keselamatan buat warga UMT daripada mudarat akibat bencana jerebu, cuaca panas, kebakaran dan asap tebal yang melanda di negeri ini dan kawasan sekitar UMT khususnya, insya-Allah. Mana yang berkelapangan boleh hadirkan diri. Okey, so tuan-tuan puan puan, pada bulan Mei nanti kita akan sambung siri Minda Sihat yang ke-5 bersama dengan Tuan Fazli Aziz, ronde motivasi dan juga selebriti TV Al-Hijrah pada bulan 5 nanti, yang jemput juga Cik Afi dan warga UIA sama-sama InsyaAllah, mengambil insyaAllah. manfaat. Okey, so tuan-tuan puan-puan, sambil-sambil tu boleh buka kamera tak? Kita nak ambil gambar dulu sikit kenang-kenang yang walaupun muka kita sekarang mungkin berdebu, tapi senyuman kita sentiasa jernih. Ni yang mana boleh buka kamera? Okey. Bilang 1, 2, 3, kita tuan-tuan puan-puan senyum je, saya akan screenshot je lah. Okey. Mana nak menguap tu tahan dulu, mana nak berkelip tu tahan dulu. Okey, seterusnya. Okey, tuan-tuan puan-puan, saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Sekali lagi pihak Jabatan Sumber Manusia Dapat Mendaftar UMT mengucapkan sekali lumpur hargaan terima kasih kepada Encik Muhammad Afifi atas perkongsian sebentar tadi bagi siri dahsyatnya keempat, mikrotrauma, dan tajuk-tajuk yang kita bincangkan tadi tu supaya kita dapat pengajaran dan manfaat, supaya kita tidak terlalu menekan-nekan dalam kehidupan kita ini, go with the flow sahaja, apa yang berlaku kita terima dan kita aware apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan mungkin benda tu tak berlaku pada kita, mungkin berlaku pada orang sekeliling kita, orang rakan sekerja kita, berlaku dekat kita punya bos, kita punya staff, kita punya anak-anak, anak-anak kawan, anak-anak kita, dan semua yang berada di sekeliling kita. Dan bila mana kita ada pandaian, kita ada kemahiran untuk mengendalikan sesuatu isu trauma yang boleh kita buat sekadar mampu kita, buatlah untuk kebaikan bersama, kan? InsyaAllah tuan-tuan puan-puan, sekali lagi terima kasih atas penyertaan pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye-bye.